Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah kita akan sambung semula pengajian kita dalam kitab Hidayatul Hidayah yang dikarang oleh Syekhul Islam Imam Ghazali. InsyaAllah pada bab Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawal. Ada perkara-perkara yang sepatutnya kita buat daripada terbit matahari sampai tergelincir matahari. Maksudnya waktu zuhur lah, tergelincir tu. Boleh? Okey, insya-Allah. Jadinya yang lepas kita dah cerita apa yang patut kita buat daripada waktu subuh, kan? Sebenarnya dah cerita sebelum daripada waktu subuh lagi, daripada keluar rumah. Waktu subuh, selesai waktu subuh, di antara waktu subuh sampai ke terbit matahari. Boleh? Apa yang patut kita buat lepas subuh sampai terbit matahari? Terbit matahari. Maka kita akan bahagikan kepada 4 waktu. Kan? Bermula daripada doa, berzikir, baca Quran, tafakkur dan diam daripada bercakap apa-apa pun. Boleh? So sekarang, ni dalam kitab ni yang mungkin agak kurang, mungkin tak ada anak rasa dalam kitab-kitab yang lain memayizat dia. Apa yang patut kita buat di antara terbit matahari sampai ke waktu zuhur. Boleh faham? So ada 4 benda. Kita akan tengok satu persatu. Boleh Okey. Cuba je. Ada dah selesai ya? Minggu lepas lah. Amin. فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمحه وصلي ركعتين وذلك عند زوال وقت الكراهة للصلاة فإنها مكروهة من بعد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس فإذا أضحى النهار ومضى منه قريب من ربعه فصلي صلاة الضحى 4 أو 6 أو 8 مثنى أو 8 مثنى وقال قيلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okey. Sampai situ dulu. Maka bila terbit matahari, fa idza tala'ati syamsu, maka ketika mana terbit oleh matahari. Boleh. Syamsu itu muannas majazi. Boleh faham? Dapat Sekalipun dia tak ada tanda-tanda muannas, maka tala'at kat situ tetap diletakkan ta ta'nis disebabkan asy-syamsu kat situ muannas majazi. Boleh? Selesai. Itu nahu, tak ada masalah. Wartafa'at, dan terangkat olehnya asy-syamsu tu. Qadra rumhin, pada satu kadar setinggi galah. Boleh. Kadar setinggi galah ni kalau nak kita kata bahasa modennya adalah 20 minit lepas terbit matahari. Nampak Kalau kita tengok, kalau kita tekan kat Google kan, waktu solat Kairo, contoh. Kalau Kairo lah, waktu solat Kairo. Dia akan tulis kat situ waktu fajar bila, lepas tu sunrise. Tu. Lepas sunrise tu, 20 minit lepas sunrise itu, itulah waktu dah diperbolehkan untuk solat. Boleh faham? Sebelum daripada itu dinamakan sebagai waktu karahah. Nampak Fasalli raka'ataini, maka solatlah oleh engkau akan 2 rakaat. Yang nak dimaksudkan 2 rakaat guys ni adalah 2 rakaat duha. Dapat? Lepas ni dia akan cerita secara detail. Wadhalika, iaitu solat 2 rakaat tu, inda zawali waqtil karahah lis-salah. Dan perkara tersebut, solat 2 rakaat itu ketika mana hilang, zawal hilang, waqtil karahah, akan waktu karahah,
waktu karahah, iaitu karahah tahrim. Boleh faham? Ada 5 waktu yang dilarang untuk solat. Boleh. Benda tu anak dah cerita yang lepas lah, anak rasa. Kan? Dah cerita lah. Dan dalam fiqh pun dah belajar benda tu. Tapi ni di antara 5 waktu tersebut. Boleh. Selepas daripada waktu subuh, 1. Kan? Yang nak dicerita kat sini 2 je. Lepas daripada waktu subuh. Kemudian lepas daripada terbit matahari sampai setinggi galah. Iaitu 20 minit lah. Boleh faham? Lepas terbit matahari, 20 minit lepas terbit matahari, kita namakan itu adalah waktu karahah tahrim. Lis salah, untuk salat. So karahah tahrim tersebut berlaku selain daripada Masjidil Haram. Boleh dapat? Kalau di Masjidil Haram, benda tu tidak berlaku. Dapat So 5 waktu tu tidak akan berlaku haram untuk solat, apa-apa solat sekalipun kalau di Masjidil Haram. Boleh? Fa innaha fa istufa ta'liliyah. Maka sebab apa? Sebab sungguhnya ia iaitu solat tersebut makruhatun. Hukumnya makruh. Boleh? Makruhatut tahrim tadi. Bermula min ibtidaiyah. Bermula daripada selepas daripada fardu subuh, iaitu solat subuh, ila irtifa'i syamsi, sehingga terangkat akan matahari. Dapat? Boleh? So 2 waktu tu. Lepas daripada waktu subuh, selepas waktu subuh sampai selepas kita solat subuh sampai terbit matahari. Selepas terbit matahari sampai 20 minit daripada terbit matahari. Dapat? So 2 waktu tu yang nak ditambah kat sini. Boleh? Fa idza adhan nahar, maka ketika mana masuk waktu duha, pada waktu pagi. Wa madha minhu, wa istuhal, dalam keadaan telah berlalu daripadanya pagi tersebut, qaribun, satu kadar yang hampir-hampir, min rubu'ihi, daripada berlaku suku hari. Suku hari iaitu 1/4 hari lah. 1/4 daripada waktu pagi. Rubu'ihi, hi itu kembali kepada an-nahar. Boleh? Maksudnya berlalu 1/4 daripada berapa jam pada waktu pagi tersebut. Contoh kalau kita sekarang ni lah, kalau kat Cairo ni 14 jam. Kan? Kalau hari ni 14 jam 55 minit. Betul. Dia kira dia macam mana? Daripada terbit subuh tu, masuk waktu subuh, kan? Fajar Shadiq tu, sampai maghrib. Itu kita kena kira. Satu tempat tu berapa pagi dia. Boleh? So dah kira berapa jam, kita ambil 1/4. Dapat? Nak tulis kat depan. Nak tulis kat depan. Waktu jam sekarang berapa? 14 jam. Okey. Okay, 14 jam. Kita kata 14 jam pagi. Ikutlah kalau satu tempat tu 7 jam, 8 jam, 8 jam. Kita 14 jam. 14 hour, 44 minit. So yang kita kena kira 1/4 daripada sini. Dapat? Dapat? So berapa 1/4? Ini tengok. Okey, tadi kalau kita nak kata diperbolehkan untuk solat duha lepas daripada 20 minit daripada sunrise ataupun matahari terbit, dah dibolehkan untuk solat duha. Cumanya kat sini minhu qaribun min rubu'ihi. Kat sini nak cerita tentang waktu yang afdal untuk solat duha. Dapat? Waktu yang afdal untuk solat duha adalah 1/4 daripada siang hari. Boleh dapat? So 1/4 daripada siang hari, jawapannya adalah 3 jam. 3 jam 44 minit. Kalau sekarang, kalau kat Cairo, 3 jam 44 minit. Dapat? So 3 jam 44 minit, kita mula kira daripada masuk waktu subuh. Dapat? Waktu subuh masuk berapa? Okey dah. Kalau subuh dah. Jom. Kalau subuh? 4.40. Okey, 4.40. 4.40 AM. Campur 3 jam 44 minit. Berapa? 3 jam 44 minit. 4.67 4.48. Dah habis lah. Biar clear. 84 60 4.86 24. So jadi 8. Betul? Macam tu. So 8.24 AM. Itu waktu yang afdal.
Nampak cara kira dia? Ni cara yang agak moden lah. Dapat? Terlampau laju ke? Kemodenan tu. Boleh? So cara kira dia, waktu yang paling afdal untuk solat duha. Ana ulang lagi sekali. Boleh tak solat duha lepas 20 minit daripada terbit matahari? Jawapannya itu boleh. Kita mula waktu solat duha 20 minit selepas terbit matahari. Sebab dah hilang waktu karahah tahrim. Boleh dapat? Cumanya afdal untuk solat duha bila? Okey. Afdalnya macam mana? Kira dia 1/4 daripada waktu pagi. Boleh dapat? So kalau waktu pagi kita setakat ni 14 jam. Dapat? Kalau kat Cairo kan. So kalau kira balik 3 jam 44 minit. Mula dari 4:40 AM tu, betul 4:40. Betul? Yakin lah. 4:40 lah. Katalah macam tu. Boleh. 4:40 pagi subuh, campur je dengan 3 jam 44 minit. Boleh? Ni bukan tepat lah. Maksudnya bukan tepat 8:24 macam tu. Tapi kiranya macam ni. Dapat So itu waktu yang afdal untuk solat duha. Dapat? Dapat Okey. Itu yang nak diceritakan dekat sini. Itu yang dimaksudkan wa madha minhu qaribun min rubu'ihi. Dan berlalu daripadanya an-nahar oleh sekadar hampir-hampir min rubu'ihi, daripada 1/4. 1/4 daripadanya kembali kepada an-nahar. Boleh? Dapat? So itu cara kira. Dapat? Okey. Kat depan ni je 8 Tadi nak kira ke? 7:24. Masa pagi tadi nak kira 7 pagi 7 AM 24 minit. Kat depan dia jadi 8. Ya. Sebenarnya waktu subuh mula berapa? Sekejap, 1/4 dari 14. Betul 3 jam? Tapi macam itulah kiranya. Boleh dapat Itu contoh contoh. Dapat? Okey, setelah masuk waktu afdal untuk solat duha. Dapat? Setelah masuk waktu afdal untuk solat duha, berapa banyak rakaat untuk kita solat duha? Ni nak cerita ni. Fasalli, maka solatlah oleh engkau akan solat duha 4 rakaat. Sebenarnya boleh mula 2. Boleh. Solat duha, kita kata kalau buka kitab-kitab fiqh, mula 2 rakaat dulu. Boleh. 2 rakaat paling sikit, 12 rakaat paling banyak. Dapat? Tapi kat sini dia bermula dengan 4. Sebab apa? 4 lebih afdal daripada 2. Boleh dapat? Boleh. So 4 rakaat ada dalam hadis Sahih Muslim. Tulis kat situ. 4 rakaat ni ada dalil Sahih Muslim. Au sittan, boleh buat 6 rakaat. 6 rakaat ada dalam Mustadrak Al-Hakim. Kitab Al-Mustadrak Al-Hakim. Itu kitab hadis tu. Boleh. Au samanian, 8 rakaat. 8 rakaat ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Boleh. 12 rakaat Ustaz. Tadi Ustaz cakap 12 rakaat. 12 rakaat tak ada dalil. Dari sudut dalil, kita kata memang dalam kitab fiqh, dari sudut ra'yu imamil fiqh, dia cakap 12 paling banyak. Tapi dari sudut kekuatan dalil, 8 rakaat yang paling banyak. Boleh. Dan ini ditakrir sendiri oleh Syekh Ahmad Hajin masa kita baca Riyadhus Salihin bersama Syekh. Syekh sendiri takrir dari sudut riwayat untuk solat duha ni, yang paling kuat adalah 8 rakaat paling banyak. Boleh faham? Dan ada khilaf juga dalam mazhab Syafi'i di antara Ramli dengan Ibnu Hajar. Boleh. Untuk solat duha, Imam Ramli kata 8 rakaat je. Boleh. Ibnu Hajar kata tak, 12. Tapi dari sudut dalil, kita kata 8 rakaat yang paling kuat. Boleh dapat? Dapat Kalau tulis lah. Okey, au thamaniyah. 8 rakaat. Kan? 8 rakaat. Cara buatnya macam mana? Tu, masna. Maksudnya 2 salam. 2 salam pula. 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Sampai 8. Maksudnya 4 kali salat. Boleh dapat? Tapi ada lagi satu cara. Kita boleh buat 4 rakaat, 1 salam. Dapat? So, cara buat solat duha ada 2 cara. Kalau nak buat 8 rakaat, boleh buat 2 rakaat, 1 salam. Dengan 4 rakaat, 1 salam. Cuma mana satu yang paling afdal? 2 rakaat, 1 salam. Boleh faham? Itu sebab dinyatakan kat sini. Masna. Ni yang afdal. 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Bukan 4 rakaat, 1 salam. Dapat? Boleh? Okey. Last. Okey. Selesai untuk cara solat. Sekarang ni nak baca surah apa? Solat duha. Al-Fatihah. Memang Al-Fatihah memang baca. Duha.
Duha rakaat berapa belum baca duha? Sudah. Rakaat pertama wasyamsi wa duhaha. Boleh. Wasyamsi wa duhaha. Rakaat kedua baru wa duha. Boleh bang? So, rakaat pertama untuk duha baca wasyamsi wa duhaha. Boleh. Rakaat kedua baru baca wa duha. Boleh. So dia ada khilaf di antara Ibnu Hajar dengan Romli juga dalam hal ni. Siapa nak tengok, tengoklah. Cumanya ganti lagi satu imam tu, tak baca syamsi wa duhaha, ganti dengan surah Al-Kafirun. Boleh. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Nampak? Apa tu selesai. Itu sebenarnya bab fiqh, tak perlu masuk kat sini. Nampak Itu yang terbaik. Faqad nukilat, maka sesungguhnya telah dinukilkan akan ianya, Faqad nukilat, maka sesungguhnya telah dinukilkan hadhil a'dad, bilangan-bilangan ini. Bilangan-bilangan tadi 2, 4, 6, 8. Boleh. Kulluha, tiap-tiap daripadanya bilangan tersebut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh. So ini selepas daripada terbit matahari dah masuk kadar tinggi galah daripada matahari ataupun 20 minit daripada terbit matahari, maka kita dituntut untuk solat duha. Boleh. Bermula solat duha. Dan afdalnya bila? Anda dah cerita kat depan. 1/4. Boleh dapat? So korang kena kira sendiri lah. Sebab Mesir sentiasa berubah waktu dia. So waktu afdalnya pun akan sentiasa berubah. Dapat Okay, selesai. Okay, cuba masuk. والصلاة خير كلها فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل وليس بين الطلوع والزوال راتبة من الصلوات إلا هذه. Salawat. Itu tebak apa yang anda pakai? Yang anda baca? Badrul Minhaj. Okay, boleh. Terus? Tak apa. Selesai situ dulu. Wassalatu khairun kulluha. Dan bermula solat tersebut. Waw kat situ waw istinafiyah. Dapat istinaf bayani ke nahwi ke, itu sila pergi ke nahwu. Boleh? Boleh. Kalau nak cakap bayani. Sebab apa bayani Ustaz? Itu pergi ke nahwu. Boleh? Tu kira selesaikan sendiri. Solat itu adalah sebaik-baik perkara. Boleh? Adalah baik tiap-tiap daripadanya solat tersebut. Solat ni semua baik. Kaedah dia apa? Kalau bab solat ni, kaedahnya tulis afdalul ibadatil badaniyah ba'dal iman. Boleh tak? Solat tak kisah. Solat apa, solat fardu ataupun solat sunat adalah afdalul ibadat ba'dal iman. Boleh? Afdalul ibadat ba'dal iman. Terlebih lagi dalam bab solat fardu. Kaedah dia adalah afdalul ibadatil badaniyah ba'dal iman. Kecuali kalau kita kata solat sunat nanti. Solat sunat mungkin dia akan bercanggah dengan beberapa perkara. Boleh. Contoh kita menuntut ilmu ke apa ke, itu lebih afdal daripada solat sunat. Nanti kita akan bahas. Dapat Dapat kan kaedah ni? Afdalul ibadat al-badaniyah ba'dal iman. Dapat Itu kaedah untuk solat sunat. Solat untuk solat wajib lah. Boleh. Wassalah, dan solat dan bermula solat tersebut adalah baik tiap-tiap daripadanya, iaitu solat tersebut. Faman syaa, maka siapa yang kehendaki olehnya man falyastakthir, maka perbanyakkanlah oleh dia. Perbanyakkan ni macam mana? 8 rakaat tadi. Boleh faham? Ni nak cerita pasal solat duha gini. Boleh. 8 rakaat. Wa man syaa, dan siapa yang menghendaki oleh ia man falyastaklil, maka sikitkanlah oleh engkau. Boleh. Sikitkanlah oleh ia. Boleh dapat? Sikit tu macam mana? Yang 2 rakaat tadi tu. Dapat? Falaisa, dan tidak ada di antara terbit matahari waz zawal, dan gelincir matahari ratibatun. Kalau dekat minhaj tadi rawatib. Ratibatun tuntutan. Boleh faham? Tuntutan. Minas salah, daripada salat, melainkan ini iaitu salat duha. Dapat? Mungkin ada khilaf sikit kalau masuk dalam fiqh. Kita kata solat syuruk bila waktunya? Ada yang kata syuruk tu sama dengan duha dan sebagainya. Apa tu perbahasan fiqh. Boleh. Memang dituntut solat duha. Dalilnya memang kuat ni. Boleh faham? Okay, selesai. Teruskan. فما فضل عنه من أوقاتك فلك فيه أربع حالات. الأولى وهي Minhaj الأفضل. tulis anhu ke? Anhu kan? Boleh.
Anhu boleh, anha boleh. Tak ada masalah. Sebab jamak taksir nanti ganti. Okey, terus. Fama fadalah. الأولى وهي الأفضل أن تصرفه إلى طلب العلم النافع في الدين دون الفضول الذي أكب الناس عليه وتقاه علمه. Okey, cukup. Okey. Kita dah cerita kan. Okey, kita dah cerita minggu lepas. Tentang benda-benda yang sepatutnya kita buat di antara terbit matahari sampai ke tergelincir matahari. So, apa yang patutnya kita buat? Ada 4 perkara yang disarankan oleh Imam Ghazali. Dan ini perkara pertama yang kita akan bincangkan. Apa yang sepatutnya kita buat? Okey, pertama sekali, ini dah. Fama fadala. Ni nak cerita. Kalau kita ada waktu, lepas solat duha tu, kan? Agak-agak tak tahulah korang solat duha berapa lama. Tak kalah daripada terbit matahari sampai ke Zuhur, kan? Kalau ada yang sepanjang tu baca 1 juzuk setiap satu tu ataupun 10 juzuk straight, mungkin. Itu logik. Boleh faham? Kalau tak mencapai level tu, rasanya tak mungkin lah habis waktu untuk solat duha saja. Solat duha bersama mengkhatamkan Quran. Mungkin tak sampai. So kalau ada baki waktu, so dia nak cerita kat sini. Fama fadala, fama kat situ, kalau boleh takdirkan dengan awqat, boleh juga. Boleh. Sebab apa? Ma tu sekejap lagi ada min bayan. Dapat? Fama, waktu yang tersisa, fadalah, yang tersisa. Anha, daripadanya, nya kembali kepada ma tu. Min, min ni bayan kepada ma tu tadi. Daripada waktu-waktu kamu, maka bagi kamu, falaka. Fihi, maka bagi kamu, fihi, hi kembali kepada ma tu. Boleh. 4 perkara. Bila kita ada waktu kosong, kan, ada tersisa waktu, apa yang patut kita buat? Maka bagi kita ada 4 perkara, 4 benda yang kita boleh buat. Perkara pertama apa dia? Al-halatil ula wahia al-afdal. Dan ianya yang paling afdal apa dia? Antasrifahu, menggunakan oleh engkau akan ia fi talabil ilmin an-nafi', pada menuntut akan ilmu yang bermanfaat. Okey, sekarang ilmu, menuntut ilmu, ilmu ada yang bermanfaat dengan ada yang tak bermanfaat. Apa ilmu yang tak bermanfaat? Contoh ilmu sihir. Boleh. Ilmu nujum. Ilmu apa lagi? Ilmu tilik nasib dan sebagainya. Itu ilmu yang tak bermanfaat. Boleh faham? Berbeza dengan ilmu yang bermanfaat. Boleh. Lepas tu ada ilmu bermanfaat fiddin, dalam agama. Terkeluar ada ilmu bermanfaat yang ada di dunia. Boleh faham? So, kat situ ada perbezaan itu. Setiap satu tu ada qaid. Ilmu, ada ilmu yang bermanfaat dengan ilmu tak bermanfaat. Boleh. Ilmu, bila masuk an-nafi', maksudnya terkeluar ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian bila masuk fiddin, maksudnya terkeluar ilmu nafi' yang ada dekat dunia. Dapat ke pembagian dia? Dapat? Sempat ke tulis? Menuntut ilmu, ilmu yang bermanfaat, kan? Terkeluar daripadanya ilmu yang an-nafi' keluar kat situ al-mudarrat. Boleh, ad-darrah. Mana cakap ilmu yang tak bermanfaat? Ilmu nafi' lawan dia ilmu darrah, ilmu yang memberi mudarat. Boleh. Ilmu yang bermanfaat lawannya ilmu yang memberi mudarat. Lepas tu ilmu yang bermanfaat ada 2. Ilmu yang bermanfaat di dunia, ilmu yang bermanfaat di akhirat. Boleh. Yang dimaksudkan kat sini ilmu yang bermanfaat di dunia saja. Sebab ilmu yang bermanfaat di akhirat, kita cerita lain. Ilmu yang bermanfaat di dunia, contohnya apa? Belajar tip, boleh. Belajar doktor, belajar handasah, kan? Belajar engineer, itu semua bermanfaat tapi dekat dunia. Mengajar orang bisnes, kan? Mengajar macam mana nak dapat duit halal, itu semua ilmu nafi' fi dunia. Boleh. Ilmu nafi' fi din, tu lain pula. Kan? Belajar hadis, belajar fiqh dan sebagainya. Boleh faham? So kalau kategori ilmu ni dia ada 2. Kalau anak nak tulis depan dia macam panjang. Ilmu terbagi pada 2. Ilmu nafi' dengan ilmu darrah. Ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang memberi mudarat. Boleh. Ilmu yang memberi manfaat terbagi lagi kepada 2. Boleh. Nafi' fi din, nafi' fi ad-dunya. Dapat? Boleh. Sempat. Lagi sekali, ilmu terbagi pada 2. Ilmu yang memberi manfaat dengan ilmu yang memberi mudarat. Boleh. Contoh ilmu yang memberi mudarat, ilmu sihir. Boleh bang? Ilmu tilik nasib. Boleh. Ilmu yang bermanfaat terbagi kepada 2. Ilmu bermanfaat di dunia, ilmu yang bermanfaat di akhirat ataupun fiddin. Boleh dapat?
Ilmu yang bermanfaat di dunia, contohnya ilmu doktor, ilmu handasah. Boleh faham? Ilmu yang bermanfaat di fiddin banyak. Boleh faham? Cumanya yang dimaksudkan kat sini, yang dituntut kat sini adalah ilmu fardu ain. Dapat? So kita kena belajar dulu fardu ain, baru kita belajar fardu kifayah. So ilmu yang bermanfaat pada agama, dia ada level dia. Dekat sini nak tulis tu dia panjang. Dia terbahagi kepada panjang eh. Ni panjang, cukup panjang. Sekejap, anak tulis depan. Dia tulis ringkas je lah. Ilmu tadi kan. Bagi kepada nafi' ad-darra. So, ilmu nafi' ni bagi dua. Fi dunia dengan hati. So yang di ni kita bagi kepada dua lagi. Mahmudun qalilihi wa kasirihi. Tak jelas. Nampak ke? Tu kat sini. Mahmudun qalilihi wa kasirihi. Mahmudun nanti dia bagi usul dengan mukaddimah. Madam. Mukaddimah. Boleh. Ni. Tak apa, nanti anak beritahulah kat tempat mana nak baca. Sebenarnya ada dalam Asia. Mana ringkasan kat depan macam ni, pembagian dia sampai ke bawah. Boleh kan? Ini ada dalam Asia Nawawi Banten. Sebenarnya dia tak ada lah kat bawah tu. Korang kena baca daripada awal sampai habis, nanti muncul benda tu. Dia tak boleh baca sikit-sikit, dia tak keluar lah. Boleh? Benda ni ada dalam Ihya Ulumuddin. Boleh dapat? Benda ni diringkaskan. So, boleh dapat ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang memberi mudarat. Ilmu yang memberi mudarat tu contohnya ilmu apa? Tadi anak sebut ilmu sihir dan sebagainya lah. Ilmu tilik nasib. Ilmu yang memberi manfaat dekat dunia. Contoh kita kata belajar bisnes, belajar apa lagi? Belajar tip kan, belajar doktor dan sebagainya. So sekarang ni ilmu yang memberi manfaat ada juga ilmu ad-din. Boleh dapat? So ilmu yang memberi manfaat dari sudut agama ni, yang ini kita nak bincang sekarang. Dia ada level dia. Boleh? Boleh. Dari satu sudut ini level. Dapat? Dan lagi satu sudut lagi. Fardu ain, fardu kifayah. Boleh dengan sunat. Tak apa, itu nanti kita cerita. Cuma yang dituntut awal kat sini, apa dia? Ilmu fardu ain dulu. Boleh dapat? Yang dimaksudkan ilmu nafi' kat sini ilmu fardu ain. Boleh So contohnya lah, kalau kat bawah tu, kalau kita kata ada yang dipuji sedikit ataupun banyak. Boleh apa? Mahmudun qalilihi wa kasirihi. Contohnya apa? Ilmu tauhid. Ilmu tauhid, banyak ke sikit kita belajar, dipuji. Itu level yang paling utama sekali, yang sepatutnya kita akan belajar. Tak ada ilmu lain yang diletak kat situ. Ilmu mengenal Allah Ta'ala. Boleh. Sekalipun kita belajar akidatul awam, boleh. Kita kecil je. Tak, itu paling dipuji. Boleh dapat. So nanti bawah tu, dia ada ilmu-ilmu lain, itu dipuji sekadarnya saja. Kalau kita belajar sekadarnya saja. Maksudnya kalau nak lebih, kita kena lepas fardu ain, baru kita belajar benda tu. Boleh dapat. So usul kat bawah tu, contohnya apa? Ilmu tafsir, ilmu hadis. Lepas tu furu' tu kita kata ilmu fiqh. Boleh dapat. Lepas tu mutammimat, bukan mutammimat dulu sepatutnya, mukaddimat tu. Mukaddimat ilmu alat, segala ilmu alat. Boleh. Mutammimat kat situ baru tafsir.
tafsir, ilmu rijal hadis, ilmu usul fiqh. Boleh dapat. Tu kalau dalam Hasyiah Banten ni, kalau Murakil Ubudiyah tu dekat muka surat 122. Kat 122 kat bawah tu. Boleh tengok. Tapi ini ada dalam Ihya. Boleh faham? Ini dalam Ihya Ulumuddin. Cuma diringkaskan dalam Hasyiah Banten. Boleh lah tengok situ. Anak tak senaraikan semua. Okey, selesai untuk ni. Boleh. So yang dimaksudkan kat sini yang pertama sekali yang sepatutnya kita buat adalah menuntut akan ilmu. Boleh. Ilmu agama. Boleh. Dapat Yang memberi manfaat pada agama lah. Okey, boleh selesai. Okey. Terus, dah baca. Dah. Dunal fudul. Bukannya al-fudul. Al-fudul kat situ kita kata laisa ilman. Boleh. Sorry, al-ilmu la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat. Fudul kat situ maksudnya al-ilmu la yanfa. Ilmu yang tidak bermanfaat. Alladhi yang mana akabban nas, yang mana melazimi oleh manusia. Akabba kat situ lazim. Melazimi oleh manusia ke atasnya alladhi wasammauhu dan menamakan oleh manusia akan ianya ia kembali kepada alladhi akan ia kembali kepada al-fudul. Boleh dapat? Akan ilmu. Boleh dapat? Hu tu kembali kepada al-fudul, al-ilman. Jadi maf'ulun bih. Okey, minta maaf dia terbalik. Dapat Tu kalau pondok lah. Senang ceritanya kat sini dia nak kata bukanlah ilmu-ilmu yang manusia mendakwa ianya adalah ilmu. Boleh. Untuk dia habiskan pada waktu-waktu ni kita sepatutnya menghabiskan waktu dengan ilmu yang bermanfaat. Boleh faham? Jangan menghabiskan dengan ilmu-ilmu yang tidak membawa kepada manfaat tapi menghabiskan kepada ilmu yang membawa kepada mudarat. Dapat? So ini nak cerita. Dapat Okey. Terus ada yang tak faham Dapat? Kat depan ni dapat? Ini yang nak cerita. Tapi yang dimaksudkan kat sini sekali lagi yang nak sebut. Belajar dulu ilmu fardu ain. Boleh faham? Bukan belajar ilmu fardu kifayah. Selesai fardu ain baru kita belajar ilmu fardu kifayah. Dapat? Fardu kifayah yang mana Ustaz? Yang bawah-bawah. Boleh faham? Yang belah sana tu, nampak? Pecahan belah bawah tu. Yang usul, furu', mutamimat dengan apa? Muqaddimah. Yang fardu ain ni macam mana? Yang fardu ain yang ni lah. Sepatutnya mahmudun qalilihi wa kasirihi. Sepatutnya belajar tauhid dulu. Boleh faham? Tauhid tu maksudnya bukanlah belajar kitab maqasid ke, kitab apa lagi, al-ibanah yang besar-besar ke, bukan. Tak payah. Boleh. Belajar kubra yakiniyat ke, kan. Tak payah. Belajarlah Aqidatul Awam dulu. Itu pun dah lepas. Boleh. Ataupun hari tu yang kitab kecil Ustaz Fakri buat tu kan, kat sini. Itu pun dah lepas. Boleh. Itu fardu ain tu. Memang patut belajar tu dulu. Selesai daripada tu belajar, kalau fiqh kita kata belajar bab ibadat. Boleh. Kitab-kitab ibadat, kitab fiqh, dalam tu ada banyak pecahan. Pecahan ibadat, pecahan muamalat, pecahan munakahat, pecahan jenayat. Yang kita kata fardu ain yang belah ibadat. Boleh faham? So itu sebab kita buka Nailur Rajak. Boleh. Nailur Rajak dalam tu bab ibadat saja. Dapat? Dengan lepas tu belajar tasawuf. Tasawuf yang macam mana? Ni kitabnya. Nanti kat belakang kita akan belajar. Apakah sifat-sifat yang terpuji bagi hati, sifat-sifat yang tercela bagi hati. Itu nanti kat belakang. Boleh dapat? Itu cukup. Fardu ain selesai. Selesai daripada fardu ain baru masuk fardu kifayah. Boleh dapat? So kebanyakan kitab-kitab Melayu ditulis untuk melepaskan fardu ain. Dapat Penawar bagi hati lah. Apa lagi? Pelita penuntut lah. Apa lagi? Contoh? Banyaklah kitab-kitab Melayu yang ditulis untuk melepaskan fardu ain. Baru kita belajar fardu kifayah. Dapat Okey, terus. Okey, sekarang ni dia nak cerita tentang ilmu yang bermanfaat. Okey. Ilmu tu dah memang bermanfaat dah. Boleh faham? Ilmu kita belajar, contoh ilmu kitab Bidayatul Hidayah lah, yang kita belajar tauhid lah. Ilmu tu memang dah bermanfaat. Boleh. Selagi mana ilmu dalam kategori ilmu yang bermanfaat untuk agama, ilmu tu memang bermanfaat. Sekarang ni yang dia nak cerita adalah kita ni apabila kita belajar, ilmu tu bermanfaat tak untuk diri kita? Boleh faham? Kita ni yang mampu bermanfaat dengan ilmu tu ataupun tidak? Kita ni mampu memanfaatkan ilmu tu ataupun tidak? Boleh faham? Dapat? So bukan cerita pasal ilmu tu.
Ni cerita pasal diri kita, ilmu nafi' ni. Boleh. Ilmu yang memberi manfaat kepada tuan dia. Ni kat sini. Dia bukan cerita pasal ilmu tu. Dia nak cerita pasal orang yang belajar ilmu tu. Dapat? Dapat perbezaan dia? Macam tak faham? Faham ni? Dapat? So ada perbezaan di antara ilmu, zat ilmu tu sendiri dengan sahib yang talibul ilmi yang mampu bermanfaat ataupun memanfaati ilmu tersebut. So yang nak dicerita kat sini adalah orang yang belajar ilmu tu. Adakah dia mampu bermanfaat dengan ilmu tu ataupun tidak? Ambil manfaat daripada ilmu tu ataupun tidak? Boleh faham? Dapat? So kalau orang tu mampu mengambil manfaat daripada ilmu tu, apakah tanda-tanda dia? Ni nak cerita kat sini. Boleh dapat? Wow kat situ, wow istinaf. Dapat? So macam mana nak tahu satu orang tu ilmu dia bermanfaat ataupun tidak? Dalam ta'lim muta'alim dia letak dua ciri. Satu orang yang mampu mengajar, boleh? Itu tanda ilmu dia bermanfaat. Satu. Yang kedua, dia mampu mengamalkan. Dapat? Nak mengamalkan pula, dia terbagi kepada mengamalkan kepada zahir dan juga batin. So yang nak cerita kat sini kebanyakannya mengamalkan dari sudut batin. Boleh? Dan ada juga nanti kat bawah tanda-tanda orang yang tak mampu mengamalkan dari sudut zahir. Boleh? Yang tak mampu mengamalkan dari sudut zahir, dia akan jadi ulama su'. Boleh dapat? Dapat? Macam mana nak jadikan ilmu kita bermanfaat? Itu ada dalam taklim. Ada empat perkara asas macam mana nak menjadikan ilmu kita bermanfaat. Contoh, cara kena jumpa guru. Boleh? Kena berguru dengan guru al-fattah, guru yang futuh. Boleh? Yang kedua, kena cara yang betul. Boleh? Yang ketiga, kena ikut adab dan sebagainya. Ada beberapa perkara. Itu ada dalam taklim. Kita tak bahas kat sini. Boleh? Cuma itu lah tanda-tanda secara umum ilmu yang bermanfaat, kita mampu mengajarkan. Boleh? Dan sebagian daripada guru kalau dia mengajarkan tu, dia tak perlu mengajarkan lebih-lebih. Yang tak pergi kat sebagian masyaikh, dia tak akan buka mulut lebih-lebih. Tak akan cakap lebih-lebih. Tapi budak faham. Apa tanda itu? Itu tanda ilmu berkat dan manfaat. Boleh faham? Yang tak pergi kat Syifati Jazi. Ana pernah khatam dengan Syifati Jazi belajar Tuhfatus Saniyah. Syekh tak berdiri langsung. Tak pernah berdiri langsung daripada awal majlis sampai akhir majlis. Maksud anak awal majlis tu bukan satu majlis. Boleh faham? Awalnya kelas tu setahun. Boleh? Syekh tak pernah berdiri pun. Dan tak pernah tulis pun kat depan. Tapi Syekh cakap sikit, semua kita faham. Boleh? Beza. Nampak? Macam mana nak kena tulis kat depan? Boleh faham? So perbezaan tu jauh. Boleh? So nak cerita kat sini. Okay, terus. Tanda-tanda ilmu manfaat. Satu orang tu kalau ilmu dia bermanfaat, apa dia? Okay, terus. Sorry. Tadi, dah baca yang atas. Wa ma yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala. Menambahkan ketakutan engkau kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Ini makruf. Anak tak payah nak terjemah satu-satu. Boleh? Kena terjemah juga. Ma yazidu. Okeylah. Ma yazidu, perkara yang menambahkan olehnya ma tersebut. Fi khawfika, pada ketakutan engkau. Fi minallahi ta'ala. Ataupun min tu boleh takwil kepada fi. Boleh? Wa yazidu. Waw itu ataf kepada ma. Boleh? Dan barang yang menambahkan olehnya barang tersebut. Fi basiratika, pada mata hati engkau. Basir, dia beza dengan basar. Boleh dapat? Basar, mata kita yang fizikal ni. Basir, itu adalah mata hati. Dapat? So kat sini yang dimasukkan adalah mata hati. Mata hati engkau. Nak tengok apa? Bi'uyu binafsik, supaya dapat tengok aib pada diri kita. Boleh? So kita tak boleh banyak sangat tengok. Tanda-tanda orang selalu tengok aib orang lain, mata hati dia tak hidup. Boleh faham? Itu yang nak dimasukkan sini. Dapat? Dia tak habis-habis tengok orang. Dapat? Dan kalau kurang tengok diri sendiri, maksudnya mata hati dia kurang hidup. So kalau mata hati dia hidup, antara tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Boleh faham? Dapat? Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik. Dan wa guys tu ataf kepada ma lah. Boleh. Dan barang yang menambahkan olehnya barang tersebut fi ma'rifatika, pada pengetahuan engkau bi'ibadati rabbik, terhadap ibadah kepada Tuhan engkau. Boleh? Ba guys tu takwil lah kepada fi. Dapat? Maksudnya ilmu fiqh kan ni. Wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbik, itu maksudnya ilmu fiqh. Boleh? Wa yuqallil, qallala yuqallilu, dan betul-betul sikitkan oleh engkau, olehnya ma tersebut. Min raghbatika, daripada hasrat engkau, fid dunya, kepada dunia. Boleh? Wa yazidu, dan menambah fi raghbatika, pada hasrat engkau, fil akhirah, ay hayatil akhirah. Boleh? Hazful mausuf wa iqamati sifah. Sorry.
Hazful mausuf wa iqamati sifah. Ya juga. Yatil akhirah. La. Hazful mudhaf wa iqamatil mudhaf ilaih. Hazful mudhaf wa iqamatil mudhaf ilaih. Sorry. Yatil akhirah. Betul lah, Wafi? Yatil akhirah. Betul. Hazful mudhaf wa iqamatil mudhaf ilaih. Okey. Wa yaftahu basiratuka, dan membuka oleh mata hati kita, mata hati engkau. Bi'afatin, terhadap penyakit-penyakit a'malika, pada perbuatan engkau. Apa fungsinya? Hatta tahtariza, sehingga mana mampu oleh engkau meninggalkan daripadanya kembali kepada afat tersebut. Dapat? Boleh? Okey, dapat? Ustazah? Okey. Nak ulang balik. Wa yaftahu basiratuka, dan membuka oleh pintu hati engkau, kan? Mata hati engkau bi'afatin, dengan penyakit, terhadap penyakit-penyakit pada perbuatan engkau, hatta tahtariza, sehingga mampu oleh engkau meninggalkan. Tahtariza tu mampu untuk meninggalkan, minha haku, kembali kepada afat, mampu untuk meninggalkan penyakit-penyakit tersebut. Boleh. Bila hidup mata hati, kita nampak uyub pada diri kita. Dan bila kita nampak uyub pada diri kita, kita mampu menjauhi perkara tersebut. Boleh faham? Ataupun memperbaiki perkara tersebut. Jelas? Okey. Wa yutli'uka 'ala makaidi syaitan. Dan apa benefit kita apabila kita ada ilmu yang bermanfaat? Apa benefitnya? Ini paling penting sekali. Wa yutli'uka, kita akan sadar, menyadari oleh engkau, 'ala makaidi, ke atas tipu helah. Ke atas tipu helah, tipu daya. Asy-syaitan, yang dibuat oleh syaitan, wa ghururihi, dan tipu daya juga. Kalau nak terjemah ghururihi, dan tipu dayanya syaitan tersebut. Wa kaifiyati, dan kaifiat, dan macam mana dia buat, talbisihi, helah-helah dia. Macam mana dia buat helah-helah dia. Boleh. Ala ulama isu, terhadap ulama-ulama su. Dapat? Macam mana dia nak menjurumuskan ulama-ulama su ni menjadi su, lebih su lagi. Boleh faham? Asalnya ulama su ni tak adalah asal-asal dia pergi belajar ilmu tu dia terus jadi ulama su. Betul? Tapi apa yang menyebabkan dia boleh disampaikan kepada ulama su? Ada beberapa perkara yang setan buat. Boleh faham? Dia akan pancing sikit sampai masuk dalam. Boleh. Nanti kat belakang tu adalah tanda-tanda dia sikit-sikit. Boleh. Hatta ni. Sehingga mana ar-radha, menghadapkan oleh syaitan akan mereka kembali kepada ulama su. Ar-radahum, hum tu kembali kepada ulama su. Fa'il bagi ar-radha, syaitan. Boleh. Sehingga menghadapkan oleh syaitan akan mereka, iaitu ulama su, limaktillah, terhadap kemurkaan. Limakti itu maksudnya kemurkaan. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat? Okey. Wasakhtihi, sama juga maksud dia. Kemurkaannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Sebab apa ulama su' ni kita kata Allah Ta'ala marah kepada dia orang. Ni sebab dia. Haisu akalu. Ni bermula kat sini sebab dia. Dan bermula kat sini tanda-tanda ilmu tak bermanfaat. Ni haisu akalu. Bermula kat sini. Boleh faham? Tanda-tanda satu orang tu ilmu dia tak bermanfaat, dia tak dapat mengamalkan. Betul tadi Ana cakap. Ilmu kalau tidak mampu dia amalkan, itu adalah tanda-tanda satu orang tu ilmu dia tidak bermanfaat. Macam mana antara ilmu-ilmu yang tak dapat diamalkan? Ini dia. Haisu akalud dunya, sehingga telah memakan oleh mereka, iaitu ulama su tersebut akan dunia. Boleh. Biddin, bi kat situ dia bermaksud muqabalah, dengan ditukarkan kepada agama. Boleh. Dia nak makan dunia ataupun dia nak mencari dunia. Ni kiasan lah. Mencari dunia dengan menukarkan dengan agama. Boleh faham? Dia tukarkan dengan agama. Nak dapatkan dunia, dia tukar dengan agama. Ba kat situ maksudnya muqabalah. Boleh. Ba ada banyak maksud. Betul. Maksud kat sini adalah muqabalah. Dapat? Awamil Jurjani tu ada. Ba tu ada salah satu daripada yang maksud muqabalah. So dia tukar dunia dengan akhirat. Satu. Apa lagi yang dibuat ulama su? Wattakhadul ilma, dan mengambil oleh mereka ulama su akan ilmu
Dzari'atan, maf'ul li ajlihi, dzari'atan. Dengan tujuan berpura-pura. Bukan itu ya, wa wasilatan, dan dengan tujuan ila akhdhi amwalis salatin, dengan mengambil harta daripada sultan-sultan. Digunakan agama. Boleh. Wa aklil amwal, dan mengambil harta awqaf. Harta-harta wakaf. Boleh dapat. Sebab dulu ada harta wakaf yang dikhususkan untuk ulama. Boleh faham? So bila dia nak jadi ulama supaya boleh dapat harta-harta tersebut. Boleh dapat. Wal yatama, dan boleh makan harta-harta anak yatim. Boleh. Wal masakin, ambil harta orang miskin. Wasarfu ke wasarafu? Korangnya ni. Tobak. Sarafa. Bukan wasarfu, bukan. Bukan wasarafu, bukan. Wasarfu Wasarafa. Okey, boleh. Wasarafa himmatuhum. Dan menghabiskan oleh himmah dia. Boleh. Menghabiskan oleh himmah dia. Menghabiskan oleh himmah mereka, iaitu ulama su' tu, tulana harihim, sepanjang hari mereka, ila talabil jah, kepada menuntut akan kemuliaan, wal manzilah, dan posisi, fi qulubil khalqi, pada hati-hati makhluk. Khalqi iaitu dengan masuk makhluk. Boleh faham? Wattarrahum, dan memaksa oleh setan akan mereka kembali kepada ulama su', dalika, iaitu himmah mereka tu, kan, himmah ulama su' ilal mura'ah, kepada nak dipandang. Boleh faham? Ilal mura'ah, dia nak jadikan diri dia tu dipandang. Boleh. Wal mumarah, dan nak jadikan perdebatan, dan menimbulkan perdebatan. Maksudnya setan dia bawa ulama su', macam mana tanda-tanda dia? Dia bawa kepada yang pertama sekali al-mura'ah. Dia bawa satu ulama tu nak diri dia dipandang. Boleh. Kalau mengajar kat bawah dia tak boleh. Dapat? Kalau belajar nak mengajar jadi VC ke apa, dia tak nak. Mana boleh? Saya nak mengajar ke depan, saya nak duduk depan, baru saya boleh mengajar. Boleh. Sedangkan kalau kita dah dituntut mengajar, belakang ke depan ke kita boleh mengajar, tak ada masalah. Boleh faham? So yang ini dimaksudkan mura'ah. Boleh. Dia nak dia dipandang. Itu satu. Wal mumarah, dia dah bermula untuk jidal. Sikit-sikit nak berdebat. Boleh faham? Wal munaqashah, dan sikit-sikit nak berbantah. Boleh. Fil kalam wal mubahah, dan dia dah mula dengan takabbur. Dapat? Wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Ini adalah satu fan daripada ilmu an-nafi', qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin, yang mana telah menghimpunkan oleh aku dalam kitab Ulumuddin. Boleh, Ihya Ulumuddin. Dapat? So sebenarnya benda ni ada bab khusus dalam Ihya. Boleh. So kat sini diceritakan sikit je. So kat sini jelas lah. Maksudnya Bidayatul Hidayah ditulis selepas daripada Ihya Ulumuddin. Dapat? Okey, selesai. Baca. Ada nak tanya? So kat sini nampak tanda-tanda ilmu bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat dan tidak mampu diamalkan, kita boleh nampak lah. Ulama su' tu macam mana? Setan bawa sikit. Boleh. Pertama sekali dia nak dipandang. Boleh. Selesai dipandang dia nak berjidal. Selesai dia berjidal, dia bawa sikit sampai atas. Boleh. Dapat? So, dalam taklim dia ada menyenaraikan antara tanda-tanda ulama tersebut adalah ulama su'. Antaranya apa? Dia ada dua tanda. Antara tanda ni yang nak ingat. Satu, dia diletakkan untuk bercampur dengan para pemimpin. Satu. Yang kedua, dia sama ada kalau tak dicampurkan dengan pemimpin, dia itu dipinggirkan di dalam bandar-bandar. Maksudnya dipinggirkan dalam hutan ataupun dipinggirkan dalam kampung-kampung, maksudnya orang tak kenal dia. Boleh faham? Tu antara tanda, bukan mesti tanda. Boleh faham? Jadi jangan pergi kat Malaysia tak bermanfaat ustaz. Jangan macam tu. Boleh faham? Tu yang nak cerita kat sini. Boleh? Kalau yang bermanfaat betul, sama ada dia duduk dengan sultan ke apa ke, maksudnya dia duduk dengan sultan, dia tak mampu menyuruh yang hak dan meninggalkan yang batil. Boleh faham? Tapi kalau dia mampu, maksudnya dia ilmu dia tu ilmu yang bermanfaat. Boleh faham? So tak adalah yang tak tengok, mufti ni duduk dengan sultan, habis lah. Memang tak bermanfaat ni. Tak ada. Boleh. Kalau tanta dia banyak tegur sultan, kita tak tahu. Dapat? Okay, terus.
فحسنه واعمل به ثم علمه وادعو إليه فمن علم ذلك وعمل به ودعا الناس إليه فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات بشهادة Okey, sampai situ. Fa in kunta, okey. Maka ketika mana kau telah selesai ataupun kau menjadi min ahlihi, ai ahli al-ilmu nafi', iaitu penuntut ilmu lah. Boleh faham? Kalau engkau adalah salah seorang daripada kalangan mereka yang menuntut ilmu, boleh. Fahassilahu ataupun tahsilihi. Fatahsilihi bita'allum, boleh. Maka engkau tahsilkan akan ia kembali kepada ilmu nafi' dengan belajar dengan ulama, boleh, ataupun ahlinya. Okey, kita dah belajar, kita ni penuntut ilmu. Kemudian kita tahsil pula, fa kat situ fa ataf dan kita tahsil dia. Kemudian kita beramal dengan nya ilmu nafi'. Thumma 'allimhu, kemudian kita mengajar juga. Wad'u ilaih, dan kita menyeru kepada orang untuk belajar juga. Boleh? Okey. Kalau satu orang ilmu, dia buat empat-empat ni apa jadi? Ni dia nak cerita kat sini. Faman 'alima, maka siapa yang belajar zalika, iaitu ilmu nafi' tersebut, ilmu nafi' yang kita dah senarai kat depan ni. Boleh? Wa amila bihi, dan beramal dengannya ilmu nafi', summa 'allamahu, kemudian dia mengajarkan akan ia ilmu nafi', wa da'a ilaihi, dan menyeru kepadanya ilmu nafi', fadzalika, iaitu asy-syakhsu ataupun man tersebut, maka individu tersebut yud'a aziman. Maksudnya dia apa? Dia ini disenaraikan sebagai satu orang yang agung. Boleh faham? Agung kat mana? Fil malakut. Malakut dia berbeza dengan ilmu malak. Ilmu malakut adalah ilmu ghaib. Ilmu ghaib pula, alam ghaib. Boleh. Dia berbeza dengan malak, alam yang secara nyata. Malakun dengan dia ada beza dengan malakut. Boleh. Alam malakun dengan alam malakut, dua alam yang berbeza. Boleh faham? So alam kat sini alam malakut yang dimaksudkan dekat alam ghaib. Satu orang tu kalau buat empat-empat ni, maka dikategorikan sebagai satu orang yang agung. Boleh tak? Malakutis samawat, alam ghaib yang ada di langit. Boleh. Bisyahadati Isa alaihi salam, dengan penyaksian Sayyidatina, penyaksian daripada Nabi Isa. Boleh tak? So satu orang tu kalau dia mengajar, so dia ada kat sini ada level dia. Boleh. Tengok satu-satu. Faman alima, siapa yang belajar? So kena belajar dulu. Boleh. Jangan terus-terus mengajar. Boleh. Pertama sekali kena belajar. Wa amila bih, dan beramal dengannya. Tu dah tanda ilmu bermanfaat. Dia boleh tu. Dia dah tanda-tanda dia bermanfaat. Summa 'allamahu. Okey, kat sini kena mengajar pula. Sekarang ni kalau kita tak mengajar, kita belajar sendiri dan mengamalkan sendiri. Dah bermanfaat belum? Dah bermanfaat dah. Sebenarnya dah cukup manfaat dah. Tapi bila kita mengajar, dia lebih bermanfaat. Dapat? Bermanfaat tu untuk siapa? Untuk diri dia dan juga untuk umat Islam. Boleh faham? Sebab lagi kita akan belajar satu kaedah, ibadatul muta'addiyah afdalu min lazimah. Ibadatul muta'addiyah, jagi anak kami tahu lah. Ibadatul muta'addiyah. Muta'addiyah ni istilah kepada saraf. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi dia berhajat kepada perkara yang lain, betul? So ibadatul muta'addiyah, ibadah yang melibatkan orang lain. Boleh. Afdalu ataupun nafi'u min ibadatul lazimah. Daripada ibadah yang sendiri-sendiri je. Lazim kan fi'il lazim. Fi'il lazim tak memerlukan kepada maf'ulun bih. Dapat? Tak apa, nanti kita akan masuk. Boleh. So kat sini satu persatu. Korang kena belajar dulu. Boleh. Kemudian lepas belajar, fahassilhu. Kat atas tu ada dia tulis tahsil kan? Tahsil tu maksudnya apa? Tak semua orang yang belajar tu dia dapat tahsil. Boleh dapat? Selepas dia dapat tahsil, dia beramal. Kemudian lepas dia beramal, dia mengajar. Selepas dia mengajar, dia mengajak orang untuk belajar. Ataupun dia menyuruh kepada amar ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar. Dapat ke? Dapat? Masa nampak macam okey, Ustaz. Nampak? Ustaz macam tak dapat. Okey. Nak ulang balik ke? Tak payah? Betul? Nak ulang balik lah? Tengok muka macam semua menakutkan. Okey. Tak apa, kita ulang balik. Fa in kunta, kan? Maka ketika mana engkau ini dah diletakkan min ahlihi, iaitu ahli ilmu nafi'. Maksudnya penuntut ilmu lah. Boleh. Talabu ilmin nafi'. Fahassilhu, dan menghasilkan oleh engkau akan ia ilmu nafi' tersebut. Maksudnya dapat ilmu tersebut. Ataupun dapatkan ilmu tersebut dengan pergi belajar dengan guru. Boleh. Wa'amal bihi, dan beramal oleh engkau dengannya ilmu nafi'. Summa 'allimhu, kemudian mengajarkan oleh engkau akan ia ilmu nafi'. Wad'u ilaih, dan menyeru oleh engkau kepadanya ilmu nafi'. Boleh.
Faman alima dhalika, maka siapa yang melakukan perkara tersebut, iaitu ilmu nafi' dan beramal dengannya ilmu nafi', summa 'allamahu, kemudian mengajarkan akan ia ilmu nafi', wa da'a ilaihi hi ilmu nafi', fadzalika ai hadha syakhsu ataupun man tersebut yud'a dikategorikan. Boleh dikategorikan. Ana terjemah kat situ kategorikan, ataupun yang tak nak namakan ke, yusamma ke, itu terpulang. Boleh, ataupun diseru, didoakan, dikategorikan aziman, sebagai satu orang yang agung. Kat mana? Fi malakutis samawat, dekat alam ghaib. Boleh. Alam ghaib yang ada dekat langit. Boleh. Bi syahadati Isa alaihi salam, dengan penyaksian daripada Sayyidina Isa. Boleh. Kalam Sayyidina Isa tu ada dekat Aisyah. Ana tak nak sentuh. Siapa nak tengok silakan. Boleh. So itu syarat-syarat dia. Kat sini dia bagi satu package. Bahawasanya ilmu yang bermanfaat tu apa? Daripada belajar, mengamalkan, kemudian dia boleh mengajar. 3 tu dia nak cerita. Sebenarnya 3 tu je. Ana ada cerita tadi dah. Boleh. So kat sini tanda-tanda bahawasanya orang tu bermanfaat, bahkan dekat alam ghaib namanya disebut-sebut. Dapat Walaupun dekat alam secara zahir nama dia tak disebut, tapi disebabkan dia ikhlas bila mengajar, belajar, nama dia tetap disebut di alam ghaib. Boleh faham? Ni nak disebut di alam zahir. Boleh faham? Tak boleh macam tu. Dapat? Okey, selesai. Okey, masuk seterusnya. فإذا فرغت من ذلك كله وضربت بالإسلام نفسك ظاهرا وباطنا وفضل شيء من أوقاتك فلا بأس أن تشتغل بعلم المذهب من الفقه لتعرف به الفروع النادرة في العبادات وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات من الخلق بين الخلق وطريق التوسط بين الخلق في الخصومات عند إكبارهم على الشهوات فذلك أيضا بعد الفراغ من بعد الفراغ فذلك أيضا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات فإن عزت نفسك إلى ترك ما ذكرناه من الأوراد والأذكار اشتغالا بذلك فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس إلى قلبك داء فينا وهو حب المال والجاه فإياك أن تغتر به فتكون مهكة له فيهلكك ثم يسخر منك وإن دربت نفسك مدة في الأوراد والعبادات وكانت لا تستثقلها كسلا عنها ولكن ظهرت رغبتك في تحصيل العلم النافع فلم ترد به إلا وجه الله تعالى إلا وجه الله nafi ba'dal isbat. Tak terus illa wajha. Kenapa illa wajha tak illa wajhu? Kenapa wajha kenapa bukan wajhu? Tak, ana bukan tanya dia. Siapa nak jawab? Kenapa wajha bukan wajhu? Yuk. Mana? Kenapa wajha bukan wajhu, Ustaz? Istiwa fi boleh jawab. Nampak? Boleh? Maf'ulun bih. Dapat? Okey, terus. ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة فذلك أفضل من نوافل العبادات مهما صحت لك النية ولكن الشأن في صحة النية فإذا لم تصح فهي معدن غرور الجهال ومذلة أقدام الرجال. Okey, kita tengok. Faidah faraghta. Okey, lepas selesai, nanti kat sini dia nak cerita apa? Secara umum dulu sebelum kita masuk. Selepas selesai daripada ilmu nafi' tadi kan, kita belajar ilmu, menuntut ilmu. Yang dimaksudkan tadi anda dah sebut fardu ain. Boleh faham? Maka ketika mana kita dah selesai daripada fardu ain, kita akan berpindah kepada ilmu fardu kifayat. Kalau masih ada waktu. Boleh faham? Tapi confirm ada waktu. Sebab yang tak belajar ilmu, katalah ilmu fardu ain. Paling lama pun kita kata setahun lah. Kan? Kita kata selepas solat duha selama setahun, yang tak pun belajar. Takkanlah ilmu tauhid, Aqidatul Awam tu setahun tak faham-faham. Boleh. Setiap hari ulang. Belajar ibadat
setahun belajar. Kan, ulang nilai rojak tu setahun. Takkanlah tak faham-faham. Mesti ada punya. Lepas tu mesti faham. Lepas daripada setahun, entah ada lagi waktu. Lepas solat duha kan, kalau masih hidup lah. Kan? Kalau ada waktu, entah nak buat apa? Apa yang patut buat? Yang dituntut kat sini adalah kita belajar ilmu fardu kifayah. Boleh faham? Ilmu fardu kifayah tu yang mana? Tu. Yang tadi tu, bawah-bawahnya semua. Yang usul, furu', mutammimat, muqaddimah. Boleh? Bermula daripada muqaddimah, ilmu alat. Dapat? Mutammimah, Quran. Nanti ada. Kalau siapa baca kat situ dia dapat lah. Yang mana dimasukkan ilmu usul, yang mana satu masukkan ilmu furu'. Boleh? Usul, ilmu Quran dengan sunnah. Boleh? Lepas tu furu', ilmu fiqh. Boleh dapat? Contohnya. Kemudian mutammimat, kita kata ilmu tafsir. Boleh? Ataupun ilmu rijal, ilmu ulum hadis dan sebagainya. Usul fiqh, itu termasuklah mutammimat. Muqaddimat termasuk kepada ilmu alat. Tak kisahlah nahu ke apa ke. Boleh faham? So waktu yang ada tu, kita mula terjun ke dalam ilmu fardu kifayah. Boleh faham? So ilmu ni ada 3. Kalau ikut Imam Ghazali punya, dia ada 3. Pertama sekali fardu ain. Fardu ain ni tak boleh tidak lah. Kita akan belajar. Ana ada cerita tadi, fardu ain tu yang mana? Okay, fardu kifayah macam mana? Fardu kifayah dia adalah satu level yang mana kita belajar tu bukan untuk diri kita lagi dah, tapi untuk diri orang lain. Boleh faham? Untuk menjawab persoalan orang lain. Dapat? So yang nak dimaksudkan kat sini ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang kita belajar untuk mengislah orang lain, bukannya untuk mengislah diri kita. Boleh dapat? Boleh. Dan lagi satu Imam Ghazali cuba ingatkan, jangan cuba masuk dan jangan cuba menyelesaikan masalah orang lain kalau diri kita masih tak selesai lagi masalah. Boleh faham? So nak selesaikan masalah kita, kita kena belajar. Boleh? Belajar ilmu fardu ain, kita selesaikan dulu masalah kita. Boleh? Bermula dengan ilmu yang wajib. Boleh? Mengenal Allah Ta'ala, apa yang patut solatnya dan sebagainya, hati kita dah selesai, baru kita belajar untuk ilmu fardu kifayah. Boleh dapat? Dan dah belajar ilmu fardu kifayah, sebelum masuk kepada masyarakat, kita kena betul-betul selesai. Boleh? Hati kita kena selesai, ilmu kita kena selesai, baru masuk. Boleh dapat? Jangan cuba masuk kalau tak selesai lagi. Itu Imam Ghazali ada ingatkan benda tu. Boleh dapat? So ini anda terangkan secara umum dulu sebelum kita masuk. Dapat? Siapa nak baca Asya Nawawi Banten tu memang dia terangkan benda tu satu persatu. Dapat Okey. Fa idza faraghta, maka ketika mana telah selesai oleh engkau min dalika, iaitu ilmu fardu ain tu. Dalika tu kembali kepada ilmu nafi' ataupun ilmu fardu ain. Kullihi, tiap-tiap daripadanya. Boleh? Maksudnya tiap-tiap daripada fardu ain tersebut. Wa faraghta, dan telah selesai daripada engkau. Ilmu je ke selesai? Tak. Wa faraghta min islahi nafsi, dan telah selesai daripada engkau daripada mengislahkan akan nafsu engkau ataupun diri engkau. Zahiran, secara zahir. Maksudnya apa secara zahir? Amalan kita secara zahir. Boleh? Akhlak kita secara zahir, ataupun ilmu kita secara zahir, ataupun ibadah kita secara zahir. Boleh dapat? Wa batinan, ataupun akhlak kita secara batin. Boleh? Akhlak kita secara batin maksudnya kita dah selesai lah. Kita tak adalah hasad, kita tak adalah apa lagi mandang rendah pada orang dan sebagainya. Benda-benda ni dah selesai dulu. Boleh? Ilmu tasawuf lah, yang batinan tu. Maksudnya macam mana batinan ni? Dia kenal apa yang terpuji dan apa yang dicela dalam hati. Boleh dapat? Batinan ni dia selesai daripada sudut batin ni. Macam mana? Dia kenal apa yang terpuji dan kenal apa yang dicela dalam hati. Okey. Selesai daripada ni, wa faddala syai'un, dan tersisa oleh satu perkara daripada waktu engkau. Fala ba'sa, maka tidak mengapa, antashtagila, menyibukkan oleh diri engkau bi'ilmil mazhabi fil fiqhi, dengan ilmu mazhab pada fiqh. Yang dimaksudkan ilmu mazhab kat sini fardu kifayah. Boleh? Ilmu yang kita kata yang dakik. Boleh dapat? Ilmu fardu kifayah. Yang kita nak untuk sampai kepada darajah ifta ataupun darajat menyelesaikan masalah orang. Boleh dapat? Lita'arafa, dengan tujuan mengetahui oleh engkau dengannya mazhab tersebut akan furu'an nadirah, furu' yang nadir. Boleh? Furu' yang dakik. Ataupun furu' yang tafsil. Boleh dapat? Fil ibadat, di dalam ibadat. Boleh? Ini dah start fardu kifayah. Apa lagi? Wa tariqat tawassut,
dan cara-cara menyelesaikan. Tawassut kat situ menyelesaikan masalah. Bainal khalqi, di antara makhluk, fil khusumat, di dalam pertelagahan. Ketika mana mereka bergaduh. Boleh faham? Pertelingkahan, khusumat. Indan kibabihim, ketika mana mereka terikut. Ketika mana terikut oleh mereka, boleh. Ketika mana terikut oleh mereka, mereka kembali kepada al-khalqi. Him tu kembali kepada al-khalqi. Ala syahwat, mengikut kepada syahwat. Boleh. Syahwat kat sini maksudnya syahwat farjiyah ataupun syahwat batiniyah. Boleh. Manusia tu akan terjatuh kepada syahwat, iaitu syahwat farjiyah dengan batiniyah saja. Boleh dapat? Ini semua kita kata fardu kifayah. Boleh dapat? Fadhalika aidan, fadhalika tu kembali kepada tariqut tawassut tu. Boleh dapat? Cara-cara nak menyelesaikan masalah juga ba'dal faragh, ketika mana setelah selesai min hadhil muhimmat, daripada perkara-perkara penting, min jumlati furudil kifayat, daripada sejumlah fardu-fardu kifayat ataupun ilmu fardu kifayat. Boleh faham? So kat sini Imam Ghazali nak ingatkan apa? Kalau nak masuk ke darajah ifta ataupun darajah menyelesaikan masalah orang, kena belajar dulu fardu kifayat tu. Boleh faham? Tu sebab dia letak yang pertama tadi apa dia? Fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhhabi fil fiqhi lita'rafa bihi furu'an nadirah. Belajar dulu secara mendalam fil ibadat, kemudian lepas tu baru wa tariqat tawassut. Boleh. Baru tahu cara-cara untuk menyelesaikan masalah orang. Boleh dapat? Jangan terus-terus terjun. Dapat baru belajar fardu ain, lepas tu nak menyelesaikan masalah orang. Tak boleh. Boleh. Belajar dulu. Tu yang diingatkan last kali tadi tu. Fadhalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmat min jumlati furudil kifayat. Nak menyelesaikan masalah orang, mesti kena selesai dulu fardu-fardu kifayat yang perlu dipelajari. Boleh dapat? Apakah fardu-fardu kifayah tu? Ada kat depan tadi. Anak dah tulis satu-satu. Dapat? Tu secara ijmal lah. Dan kalau tak pasti, kalau ada sebagian masyayikh ada kata jangan turun kepada masyarakat melainkan dah selesai. Ada yang kata kena. Boleh faham? Ada yang kata minhaj. Beza-beza. Boleh faham? Yang penting kena belajar lah. Ni tak belajar langsung nak turun kepada masyarakat. Tak boleh. Boleh faham? Okey, bila kita dah belajar, dah selesai Dah selesai. Okey, bila kita belajar, tadi kita kata kita ni dituntut untuk belajar, betul? Maka ketika mana kita belajar, kita akan tempuh dua situasi. Situasi macam mana? Bila kita belajar, kita akan bertempur dengan waktu yang mana kita kata nak beribadat ni rasa macam malas. Boleh? Ni dia nak cerita kat sini. Boleh dapat? Sama ada satu orang tu, dia nak tengok sama ada diri dia ni betul-betul ikhlas ke tak dalam belajar. Ataupun dia ni dah terjatuh dalam perangkap syaitan ke tak. Ni kat sini dia nak cerita. Satu orang penuntut ilmu itu akan berhadapan dengan dua situasi. Salah satu daripada dua situasi. Kalau situasi pertama, dia ni terjatuh kepada perangkap syaitan. Maksudnya macam mana? Tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia mula malas untuk beribadah. Boleh? Malas untuk beribadah. Beribadah kat sini bukan maksudnya dia beribadah daripada pagi sampai malam. Bukan. Maksudnya apa yang sepatutnya dia buat, fardu dia buat, zikir yang sepatutnya dia buat, dia malas nak buat. Boleh. Pada waktu-waktunya ini, dia malas nak buat. Kalau waktu tu dia malas nak buat, dia dah terjatuh kepada perangkap syaitan. Boleh faham? So kat sini dia nak cerita. Fa'in da'atka. Boleh. Fa kat situ fatafrin. Maka ketika mana menyeru oleh engkau, oleh nafsu engkau. Boleh. Nafsu kat sini, nafsu ada tiga. Nafsu ada amarah, ada lawamah, ada mutmainnah. Boleh faham? Yang dimaksudkan nafsu kat sini, nafsu lawamah. Boleh. Macam mana nafsu amarah? Nafsu amarah ni memang kita kata tak boleh beza. Orang ni kalau berada dalam nafsu amarah, dia tak boleh beza. Dia buat semua memang hati dia ni, nafsu dia ni memang suruh kepada kemungkarannya. Dan dia biasanya tak boleh lawan. Boleh faham? Dan yang kedua, dia up sikit. Nafsu lawamah. Nafsu lawamah, dia dah mula kita kata boleh kontrol sikit. Tapi masih lagi buat dosa. Cuma dia ada rasa penyesalan. Boleh buat. Kemudian ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah maksudnya jelas. Dia dah boleh level, dia boleh bezakan antara baik dengan buruk, dan dia boleh buat antara baik dan buruk. Boleh. Dia boleh buat benda baik dan tinggalkan benda buruk. Boleh faham? So yang dimaksudkan nafsu kat sini adalah nafsu al-lawamah.
Boleh. Sebagian Aisyah ada tulis nafsu amarah. Kan? Tapi bila kita menjadi penuntut ilmu, biasanya nafsu dia tidak akan rendah daripada al-lawamah. Dapat So yang dimaksudkan di sini nafsu al-lawamah. Boleh. Ila tarki kepada meninggalkan akan perkara yang telah dinyatakan oleh kami akan ia ma tersebut. Minal awrad min bayaniyah kepada ma daripada wirid-wirid dan zikir. Boleh dapat? Istisqalan dengan tujuan merasa berat lidzalika, iaitu lidzalika kembali kepada aurat tu. Dapat? Fa inda atka, lagi sekali, maka ketika mana menyeru oleh engkau, maka ketika mana menyeru oleh nafsu engkau ila tarki kepada meninggalkan akan perkara yang telah dinyatakan oleh kami akan ia ma tersebut. Minal awrad daripada wirid-wirid dan zikir-zikir, istisqalan lidzalik dengan tujuan memberatkan lidzalika kepada wirid-wirid tersebut. Boleh dapat? Ini situasi pertama. Kalaulah berlaku pada penuntut ilmu tu dah mula rasa malas untuk beribadat. Beribadat, kita kata beribadat yang sepatutnya yang kita dah susun. Boleh faham? Bukan kita kata daripada siang sampai malam. Itu bukan beribadat, itu namanya ahli abid. Itu lain. Boleh faham? Kita kata yang sekadarnya. Kan? Zikir pagi, zikir petang, yang cukup-cukup je. Boleh. Kalau kita dah mula rasa malas, lepas tu solat wajib pun dah mula rasa malas, apa tanda dia? Ni fa'lam. Maka ketahuilah oleh engkau, anna syaitanal la'in, sungguhnya syaitan yang dilaknat, qad dassa, sungguhnya telah memasukkan olehnya syaitan tersebut, fi qalbika, di dalam hati engkau, ada ad-dafin, penyakit yang ditanam. Dafin kat situ dengan maksud al-madfun, ataupun penyakit yang tersembunyi, ai al-mastur. Boleh faham? Penyakit yang tersembunyi. Dia dah mula tanam dah. Dia dah berjaya menanam dah. Apa penyakit tu? Wa huwa hubbul mal wal jah. Boleh faham? Maksudnya dia sukakan harta dan populariti wal jah. Dapat? So ini tanda dia. Boleh. So entah kalau ada wirid, tak kisahlah wirid apa pun. Entah satu pelajar, seorang pelajar yang kita kata bersungguh-sungguh. Kan? Belajar ni kita kata bersungguh-sungguh. Bagus. Okay. Kemudian kita tanya, solat subuh ke tak? Tak boleh jawab. Solat subuh ke tak? Sebab tu tadi kita tanya tu, solat subuh pukul apa? Dia agak macam kalau susah nak jawab tu, macam takut juga sama ada dia situasi ni ataupun tidak. Boleh faham? So solat subuh pukul apa? Ana masih tak dengar jawapan lagi. Macam mana? Agak-agak. Pukul apa? 4.30. Oh, tulis depan. 4.30. Boleh? Solat subuh ke tak? Dah menjadi persoalan pertama. Boleh? Solat zuhur ke tak? Dia yang wajib pun kalau fail, kita jangan tanya yang sunat lagi. Boleh faham? Sebab kita dah cerita awal dulu. Boleh faham? Sunat tu tak akan diterima kecuali fardu tu selesai. Boleh? Jangan cerita buat sunat kalau fardu tak selesai. Tak perlu. Boleh faham? Sunat kalau nak diterima, fardu mesti selesai. Kita dah cerita dah awal dulu. Dapat? So ini tanda-tanda dia. Kalau kita betul-betul belajar, kemudian ada rasa malas nak buat fardu dulu. Kan? Kemudian fardu tu kita kata selesai. Fardu dia boleh buat, sunat pun dia boleh buat. Dia selamat lah daripada golongan yang pertama ni. Boleh dapat? So kalau entah ada rasa malas, ni Imam Ghazali dah ingatkan. Ini tanda-tanda bahawasanya entah bila entah belajar tu bukan untuk Allah Ta'ala, tapi entah belajar tu untuk populariti. Boleh? Kan? Nanti balik nak tunjuk, saya memang Azhari je. Balik Malaysia nanti saya memang Azhari. Itu yang nak tunjuk. Boleh? Saya khatam kitab ni, khatam kitab tu. Dapat? Nanti buat post lah habis kitab ni. Alhamdulillah telah selesai Bidayatul Hidayah bersama Ustaz Daniel. Itu yang dia nak buat. Ataupun dia nak tunjuk dia tu sentiasa belajar kat kawan-kawan dia. Kan, pagi-pagi dah bangun nak belajar, nak tu beli kitab letak kat rak. Itu je level yang dia nak tunjuk. Boleh faham? Tu tanda dia. Ini tanda pertama. Fardu tak selesai, fardu tak selesai. Boleh. Fardu tak selesai, tak perlulah tanya sunat lagi. Boleh dapat? Ini tanda dia. Kemudian fa'iyyaka, maka jaga-jagalah oleh engkau. Dapat? Ni Imam Ghazali ingatkan. Jaga-jagalah oleh engkau antaghtarra daripada tertipu oleh engkau dengannya kembali kepada adab tersebut. Tertipu dengan penyakit tersebut. Boleh? Fatakunu, maka akan jadi oleh engkau duhakatan, bahan ketawa. Kan? Dia akan jadi bahan ketawa lahu, kembali kepada syaitan. Bahan ketawa kepada syaitan. Boleh faham?
So bila kita jadi bahan ketawa kepada setan, fayuhlikaka, maka syaitan akan perlekeh engkau. Boleh. Syaitan dia takkan, dia macam dia dah mula lah. Kalau itu dia dah boleh buat, dia akan tambah lagi sikit. Tambah sikit lagi. Maksudnya dia boleh seret kita kepada maksiat lain lagi. Boleh. Dia akan binasakan kita dan pandang lekeh kita. Wa yaskhara minka, dan merendahkan engkau. Boleh faham? Dapat Sana yakin lah tidak ada kat sini tadi. Sebab tadi semua ingatlah berapa? Subuh 4.40 pagi. Boleh faham? 4.41. Malah ada yang tahajud lagi. Tengok mata bengkak lah semua. Nampak? So terselamat lah, memang terselamat. Yang ada kat sini yang terselamat. Boleh faham? Yang tak selamat siapa Ustaz? Mungkin sedang tidur di bawah. Kan? Tapi kita husnuzan lah. Sebab dia pun tahajud juga pergi tadi. Mungkin dia rasa letih. Kan? Dan panas lagi. Kan? Itu situasi pertama. Okey, ni situasi kedua. Ada budak bila menuntut ilmu. Okey, kita terang dulu secara umum. Dia tak rasa berat langsung untuk beribadat. Maksudnya ibadat yang fardu. Dia ada wirid. Apa yang dia letak wirid dia sehari tu dia boleh buat semua. Tak ada masalah. Cumanya bila bertembung dengan ibadat, dia tidak ada waktu. Boleh? Entah tak ada waktu. Entah bangun pagi, memang entah tahu. Oh pagi ni aku saya nak buat tesis. Itu kejap lagi saya ada kitab ni saya nak ulang gaji. Kejap lagi ada kelas pula, ada rasa saya nak gerak. So saya tak ada masa untuk berzikir-zikir ni semua tak ada. Cuma saya boleh sempatlah solat fardu pada waktunya. Maka ketika ini, itu adalah tanda-tanda orang yang kita kata ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kejap lagi nak cerita. Boleh faham? Dia bukan malas, dia tak ada masa, dia tak ada masalah. Maksudnya kalau dia ada waktu, dia boleh buat. Tak ada masalah. Solat dia boleh buat. Dia boleh baca Quran, dia boleh ngaji, dia boleh zikir, semua dia boleh buat, tak ada hal. Boleh. Cumanya dia tak ada waktu nak buat. Dia bukan rasa malas, dia tak ada waktu. Sebab apa? Bertembung dengan waktu untuk menuntut ilmu. Orang ni tak dikategorikan sebagai ditipu oleh setan. Boleh faham? Orang ni tidak ada masalah hati ataupun dia tidak terjerumus dalam permainan setan. Dia ni betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dituntut untuk belajar. Sekali ibadat tu dituntut untuk ditinggalkan dan dikedepankan belajar. Boleh faham? Sebab apa? Ilmu nafi' lebih afdal daripada ibadat. Boleh faham? Dapat Dapat? Jelas ke tak? Sebelum kita masuk Dapat? Tu dia nak cerita. Situasi yang kedua. Fa'in. Fa'in itu fatafri' lagi. Boleh. Ketika mana apa tu? Jarobat ke harobat? Jarobat. Sekejap. Selain. Okey. Jarobat Maka ketika mana telah biasakan tu. Biasakan oleh nafsu engkau muddatan dalam satu tempoh. Fil awrad pada wirid-wirid dan ibadat. Fakanat maka adalah wirid-wirid tersebut. Fakanat kembali kepada awrad dan ibadat. La tastazkiluha. Tu. Tidak memberatkan olehnya ibadat tersebut ataupun aurat tersebut. Fa'il bagi tastazkiluha tu adalah aurat dan ibadat. Kemudian kat situ. Kat situ kembali kepada nafsu. Boleh dapat? La tastazkiluha. Kat situ jaga dhamir lah. At least dhamir tu. La tastazkiluha. Fa'il kepada tastazkiluha itu adalah aurat. Kat situ dhamir tu kembali kepada nafsuka. Tidak memberatkan akan nafsu engkau. Kaslan. Kat situ maf'ul mutlak. Boleh. Maf'ul mutlak boleh datang secara lafzi, boleh datang secara maknawi. Kat sini datang secara maknawi. Boleh. Kaslan maknawi bagi istisqal. Boleh dapat sakilan. Maksudnya dia datang dengan sangat berat. Dia tidak datang dalam keadaan sangat berat. Dia berat. Tapi kita kata tak berat. Dia boleh je buat. Tak ada masalah. Anha kembali kepada aurat ataupun ibadat tersebut. Boleh. Tidak merasa berat kepada nafsu engkau tentang ibadat-ibadat tersebut. Lakin akan tapi dia tak rasa berat untuk buat ibadat. Lakin zaharat raghbatuka, akan tapi terzahir oleh hasrat engkau. Boleh. Ataupun kecenderungan engkau. Raghbatuka tu kalau nak terjemah. Tak hasrat engkau, kecenderungan engkau. Fi tahsilil ilmin nafi', pada mentahsilkan akan ilmu yang bermanfaat. Dapat? Ilmu yang bermanfaat termasuklah fardu ain, fardu kifayah. Kita dah cerita tadi. Dapat? Maksudnya kat sini dia tidak ada masalah untuk menuntut, dia tak ada masalah untuk beribadat. Cumanya dia tak ada masa. Boleh? Sebab apa? Dia betul-betul nak ilmu. Dia habiskan waktu dia dengan ilmu sampai tak ada masa sangat untuk beribadat yang sunat. Boleh faham? Cukup dia buat fardu-fardu yang kemudian waktu dia yang kosong dia penuhkan dengan ilmu.
Boleh faham? So orang macam ni dikategorikan macam mana? Walam turid, dengan syarat lah. Walam turid bihi illa wajh Allah, dan tidak menghendaki oleh engkau dengannya kembali kepada tahsil kembali kepada ilmu nafi', bihi kembali kepada ilmu nafi', melainkan wajh Allah, melainkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, wad darul akhirah. Boleh tak? Fadzalika ay tahsilul ilmi itu lebih afdalu min nawafilil ibadat. Dapat? Tahsilul ilmi, jaga tu lah, isyarah tu, musyar ilaih tu kembali kepada tahsilul ilmi. Boleh dapat? Tahsil ilmin nafi' lebih afdal daripada nawafilil ibadat. Dapat? Tahsil ilmin nafi' lebih afdal daripada nawafilil ibadat. Boleh faham? Ini kaid penting. Menuntut ilmu lebih afdal daripada ibadat. Ibadat kat sini maksudnya nawafil lah. Boleh, bukan fardu. Fardu tetap fardu, kena buat. Boleh. Okey, sekarang ni menuntut ilmu lebih afdal daripada nawafil. Betul? Okey. Menuntut ilmu dengan pergi program, mana lagi afdal? Soalan? Cuba jawab. Okey. Menuntut ilmu? Termasuk daripada nawafil adalah solat jemaah. Betul? Betul tak betul? Kita dah cerita dulu. Solat jemaah apa hukum dia? Sunat muakkad. Okey, kita kata sunat muakkad. Ada sebahagian kata sunat muakkad, sebahagian kata fardu kifayah. Boleh? Okey, kita ambil katalah sunat muakkad. Okey, menuntut ilmu dengan solat fardu jemaah, mana lagi afdal? Okey, katalah kalau fardu jemaah tu pun dah masih fardu jemaah tu pun dah di bawah, ilmu di atas. Program letak kat mana? Di atas. Daripada ilmu nafi'. Sebab tu ada persoalan tanya, okey, kalau ustaz ada di antara ilmu pergi kelas dengan ada program, mana ustaz dahulukan? Entah nak jawab apa? Program. Menuntut ilmu dengan pergi maulid, mana lagi patut afdal? Menuntut ilmu. Jawapan kat sini jelas. Boleh tak? Dia jangan takut. Mula lah. Ustaz, lepas ni ustaz jangan pergi maulid lah. Maulid Nabi tak ada. Kat sini anak nak bagi tahu mana yang lagi satu afdal. Boleh faham? Entah kalau bertembung kelas dengan, kalau dah lah kelas tersebut, kelas yang lagilah mengajar kepada fardu ain, mana yang sepatutnya yang terkedepankan? Kelas Fatul Qorib dengan pergi maulid, mana patut yang terkedepankan? Fatul Qorib. Boleh faham? Kat sini. Mizan dia tu kat sini. Boleh. Ustaz tak pergi maulid ke? Anak ada kerja sikit. Kerja apa Ustaz? Kita tak akanlah semua benda kita nak cerita. Anak hari ni ada kitab ni anak nak baca. Benda tu kena diafdalkan. Kita bertindak dengan ilmu. Boleh faham? Kenapa tak pergi ni, kenapa tak pergi tu? Ada sebab. Yang mana satu lebih afdal? Ke yang pergi sana, pergi sini tu dia tak tahu mizan dia tu yang mana? Cuba tanya dia, kenapa pergi maulid? Tak, kita kena meraihkan lah benda-benda macam ni. Sudah. Itu je jawapan dia. Tapi siapa yang belajar dia tahu. Al-ilmun nafi' afdalu min nawafilil ibadat. Ini kaid paling penting sekali untuk korang. Boleh? Nak dibandingkan dengan program, nak dibandingkan dengan usrah, nak dibandingkan dengan apa, segala apa yang korang nak senaraikan, ilmu nafi' jauh ke depan. Boleh dapat? Dapat? Ini paling penting sekali. Dapat Dapat? Kontroversi sikit kaedah ni. Tapi kaedah ni disebut oleh Imam Ghazali, bukan Ana. Ana cuma sampaikan balik je. Dapat? Afdalu min nawafilil ibadat. Ni pula ada pula yang cakap, tak Ustaz, kita kena berzikir lah, kena setiap hari berzikir. Berzikir ni kena kedepankanlah dibanding daripada ilmu manfaat. Buat apa telaki banyak-banyak tak berzikir. Susah cakap dengan orang macam ni. Bila tanya, dah belajar bidayah? Dah, anak dah belajar dah dengan habaib tu, habaib ni. Sembang. Kan? Faham ke tak? Tak tahu apa yang dia faham. Kaedah ni pun tak jelas untuk dia. Boleh faham? Itu sebab dia kaitkan kat sini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, dia tak ada sampai kita tahap kita sombong. Tak ada. Kita akan sedar diri kita. Sebab bila enta belajar, enta akan jumpa orang yang lebih alim. Waktu tu enta akan tahu, enta tak adalah seberapa hebat mana pun. Boleh? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Enta bila mula belajar, enta akan jumpa lagi orang yang lebih alim. Lama lagi enta belajar, enta akan jumpa, ramainya. Ada lagi alim Tadi dah jumpa dah orang alim. Tahun depan jumpa orang lagi alim lagi. Depan lagi jumpa lagi alim. Lah sebenarnya siapa yang alim? Allah Ta'ala satu Tak ada yang lebih mengetahui melainkan Allah Ta'ala. Lah yang tak tahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Akhirnya enta tahu bahawasanya enta ni
orang yang kerdil. Boleh faham? Sebab dalam dunia ni Allah Ta'ala boleh letak siapa je yang dia rasa dia nak jadi orang alim. Boleh? Itu namanya ilmu nafi'. Kita dah cerita tadi tanda-tanda ilmu nafi'. Betul? Ada ke rasa macam ilmu nafi' tu rasa macam, oh tak, saya rasa saya paling alim sebab saya pergi kelas. Tak ada. Boleh faham? Cumanya bila bertembung di antara afdaliyah dengan nawafil, kita akan kedepankan dengan tahsilul ilmi. Boleh faham? Dapat So kadang-kadang ada orang dia tak belajar sangat, dia punya kenyataan tu lebih-lebih sangat. Boleh? So ini qaid yang paling penting sekali. So kat mana mizan yang sepatutnya korang letak? Sepanjang korang menjadi talibul ilmi, mana yang patut dikedepankan, mana yang sepatutnya dikebelakangkan. Dapat? Bukanlah lepas ni yang anak kata jangan pergi maulid. Ustaz, maulid Johor buat, sekejap lagi apa, kita tak payah pergi lah. Alasan semua sama. Apa dia? Tahsilul ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Dia buka lagi bidayah tu hidayah. Tak belajar bidayah tu hidayah kan? Ni kaedah dia. Tak ada, tak payah macam tu. Boleh? Ada waktu pergilah. Boleh faham? Cuma kita kata mana yang patut afdal. Kita rasa memang tak boleh nak di-cover lagi. Pergi lah. Pergi ilmu. Kelas ilmu. Boleh dapat? Tu program. Futsal dengan pergi menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan bola tampar. Menuntut ilmu dengan bowling. Menuntut ilmu dengan lepak di kafe. Di mana darjatnya tu? Jauh. Ni. Quite paling penting sekali. Dapat Cukup tu. Tapi ada syarat. Boleh faham? Menuntut ilmu tu ada syarat. Apa dia? Mahma sahhatin niat. Selama mana betul niat kita. Boleh? Ni jangan lepas ni. Niat saya memang tak betul, Ustaz. Jadi saya tak pergi lah belajar ilmu sebab saya rasa macam niat saya tak berapa betul. Untuk mengelakkan saya menjadi ulama su', saya rasa saya tak pergi kelas lah. Tak? Ini yang dimaksudkan kat sini adalah teguran Imam Ghazali adalah untuk kita berjaga-jaga, bukan untuk kita meninggalkan untuk ilmu. Dapat Mana-mana hadis yang memberi tahzir ataupun kita kata memberi peringatan. Boleh faham? Ataupun mana-mana kitab yang memberi peringatan macam ni adalah untuk berjaga-jaga, bukan untuk meninggalkan. Dapat Contoh, satu orang tu akan kita kata, pernah dengar satu hadis, orang kata, orang pertama yang akan masuk neraka adalah orang yang alim. Boleh? Pernah dengar hadis tu? Hadis dalam Bukhari ke Muslim, mana tak ingat. Tapi ada. Orang yang pertama masuk ke neraka adalah orang yang alim. Alim yang suka bongkar, alim yang macam ni, alim yang macam tu. Maksudnya ada alim-alim yang ciri-ciri ulama su' lah. So yang dimaksudkan dalam hadis ni, janganlah jadi ulama su'. Boleh faham? Bukan jangan jadi ulama. Boleh faham? Dapat? Tu dua benda berbeza. So sama kat sini. Boleh? Mahma sahhatin niat. Selama mana betul niat dia. Maksudnya kat sini, jagalah niat kita. Niat kita memang sentiasa berbolak balik. Boleh faham? So yang dimaksudkan Imam Ghazali kat sini, sentiasalah jaga niat. Betulkan niat. Boleh faham? Dapat Walakin sya'na, akan tapi ukuran kat situ. Akan tapi ukuran kat sini apa dia? Fi sihhatin niat. Pada kesahihan niat. Fa illam tasih, maka ketika mana tidak sah oleh niat tersebut, maka ianya, iaitu tahsilul ilmi tu. Wa tu kembali pada tahsilul ilmi nafi', ma'dinun adalah akan menjadi tempat. Tempat apa? Ghurur, tipu daya. Al-juhal, kepada orang-orang yang bodoh. Wa mazillatu aqdamir rijal, dan tempat gelincir. Boleh? Tempat gelincir. Dan akan menjadi tempat gelincir bagi kaki-kaki ar-rijal. Ar-rijal kat situ ulama. Boleh? Dapat? Selesai? Kau apa ni? Weh, lama sangat. Boleh lagi dah 2 jam. Tak pernah nak pergi sampai 2 jam. Tapi ni situasi pertama. Boleh dapat? Situasi pertama, so tengok betul-betul. Pertama sekali, waktu di antara terbit matahari, setelah kita salat duha, kita kena menuntut ilmu. Dapat So untuk ilmu, kita dah ciri-ciri yang kat depan lah. Ilmu yang bermanfaat kat dunia ke akhirat ke. Dan bila kita belajar tu, ada tanda-tanda dia. Boleh? Adakah kita ni ikhlas ke tak, kita akan diuji. Dapat? Diuji dengan apa? Perkara-perkara fardu. Kita boleh buat ke tak? Selesai daripada perkara-perkara fardu tu, kita boleh buat. Maksudnya tu, kita adalah tanda-tanda orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau kita tak selesai benda tu, maksudnya kita tidak ikhlas lah dalam menuntut ilmu. Boleh dapat? Kena pergi keadaan yang kedua. Macam mana? Tak boleh. Keadaan kedua sikit Okay, keadaan kedua. Kita masuk keadaan kedua. Okay. Tak nak? Tak nak cakap tak nak? Okay. Okay. Keadaan yang kedua. Okay. Setelah daripada menuntut ilmu, orang ni dia tak mampu menuntut ilmu. Boleh? Dia tak mampu menuntut ilmu, maka dia berpindah kepada keadaan yang kedua, apa dia?
dia syagol dengan ibadat. Dapat tu je. Boleh. Keadaan yang kedua, dia tak mampu menuntut ilmu, maka dia syagol dengan ibadat. Okey, cuba macam mana? ألا تقدر على تحصيل العلم النافع ولكن تشتغل بوظائف العبادة من الذكر والقراءة والتسبيح والصلوات فذلك من درجات العابدين واختيار الصالحين فتكون بذلك أيضا من الفائزين. Ni keadaan kedua. Ada orang dia tak boleh menuntut ilmu sangat. Memang ada. Boleh. Sepanjang anak mengajar sampai hari ni lah. Berapa lama Ustaz mengajar ni? Tak. Anak mengajar boleh lah. Kalau tak lelaki ni mungkin dah 4 tahun. Anak mengajar lebih kurang 4 tahun. Kalau nak mengajar secara formal, maksudnya lebih daripada tu, anak pernah mengajar sekolah rendah. Kan? Pernah mengajar sekolah agama dan sebagainya. Dan memang ada sebahagian budak, bermula anak mengajar lelaki ni, ada budak yang memang tak boleh dia belajar. Dia tak boleh belajar. So kalau dia tak boleh belajar, ke mana kita nak pindahkan? Waktu yang kosong tu sama ada dia beribadat. Yang kedua ni. Boleh faham? Ataupun korang dah menuntut ilmu. Saya memang belajar ni tak boleh lebih 2 jam Ustaz. Lepas daripada tu apa patut kita buat? Yang kedua ni, kita boleh pindah kepada yang kedua. Boleh dapat? So kat sini. Ini yang nak cerita kat sini. Alla taqdira ala tahsilil ilmin nafi'. Tidak mampu oleh engkau untuk menuntut akan ilmu yang bermanfaat. Fiddin walakin tashtaghilu biwazaifil ibadat. Maka menyibukkan diri engkau dengan tugas-tugas ibadat. Boleh. Ibadat yang macam mana? Jenis ibadat tu apa? Zikir. Boleh. Kalau tengok sahabat-sahabatnya zikir banyak. Boleh. Siapa nak baca Asyia Banten ni? Kan? Asyia Murakil Budia ni, dia cerita kat situ. Ada sahabat yang zikir sampai 12,000. Ada 30,000. Tak semua sahabat alim. Betul. Sahabat, kita pernah dengar kata ni. Sahabat kita kata memang semua adil. Semua soleh dan sebagainya. Tapi adakah semua alim? Tak semua. Alim ni sikit je. Boleh. Di bawah alim yang tak boleh menuntut ilmu, mereka akan banyak beribadat. So ibadat mereka dahsyat. 12,000, 30,000. Boleh faham? Lepas tu baca Quran, khatam 2 rakaat, khatam sehari berapa kali. Boleh faham? Tu. Minad zikri, wat tasbih, wal qiraatil Quran, was salat. Salat itu salat nawafil lah. Boleh. Fadzalika min darajatil abidin. Peringkat yang kedua ni adalah peringkat abidin, wasiyaris salihin, dan perjalanan-perjalanan orang soleh. Wa takunu aidan, dan akan jadi juga oleh engkau ataupun kategorikan juga bidzalika ay al-istighal bil ibadat minal faizin, daripada kalangan mereka-mereka yang berjaya. Dapat So tak mesti kalau kita kata kita menuntut ilmu je boleh berjaya. Boleh dapat? Memang ada di antara kawan-kawan kita memang dia tak boleh menuntut ilmu. Dia memang kerja dia memang berzikir je, ada. Boleh faham? Tengok kawan-kawan kita tu, ada memang dia tak boleh menuntut ilmu sangat, tapi dalam bab berzikir, pergi solat 5 waktu awal kan. Tapi bab dia belajar dia macam dia tak boleh dapat sangat. Boleh. So ini pun dikategorikan sebagai orang yang berjaya. So kita jangan rigidkan otak kita ataupun kita sempitkan otak kita bahawasanya yang berjaya tu kita je. Sebab apa? Kita pergi kelas. Tak ada. Dia ada golongan yang kedua juga berjaya. Sebab apa? Mereka ni syagul dengan ibadat. Boleh faham? So ni peringkat yang kedua. Peringkat yang ketiga, boleh nak masuk ke tak? Tiba semangat Okey, masuk peringkat yang ketiga. Al-halati salisati. Yang baca al-halatu ke? Al-halati dia jadi apa? Kenapa al-halati tak al-halatu? Tengok balik dia punya asal dia mana. Masuk nahu sikit kan. Kata hebatlah nahu apa semua. Cepat. Mana? Okey, tengok balik al-halatul ula tu dia tulis apa? Falaka fihi arba'u halatin. Betul? Betul? Okey, arba'u halatin. Kemudian al-halatil ula dia punya i'rab dia apa? Dekat Musrat 120 kalau Murakil Budia. Al-halatil ula tu apa? Dia punya i'rab dia. Arba'u halati mudhaf ilaih. Al-halatil ula. Badal. Betul. Badal apa? Dah cukup. Dia jangan lebih-lebih badal dia. Dah, nanti dia anak pergi tafsir tu tak dapat pula. Apa Ufi? Badal apa? Badal apa? Betul? Batu min kulli. Anda sebut batu min kulli tadi? Okey, batu min kulli. Mumtaz. Bagus. Dapat. So bila al-halati kat depan tu untuk apa? Dah kasrah. Kat sini pun kena kasrah. Dapat Dapat? Dapat ke tak? Tak apa, tu masuk kelas Nahu nanti pergi tanya abang-abang orang dekat Hitash. Boleh?
Al-halati salisah. Dia jangan baca al-halatu salisah. Dapat? Sebab yang pertama tu dah jadi al-halati. So kat sini jadi al-halati lagi. Dapat tak, tu saja je. Okey, terus masuk. Mungkin tak sabar-sabar sangat nak tahu keadaan yang ketiga. Apa dia? Okey, cepat. Tusilu. Tusilu tu macam mana ejaan dia? Tawawsul lah. Betul. Tahu terus? أن تشتغل بما توصل به خيرا إلى المسلمين وتدخل منه سرورا على قلوب المؤمنين أو تيسر به الأعمال الصالحة للصالحين كخدمة الفقهاء وصوفية المحققين وأهل الدين والتردد في أشغالهم فسعي في إطعام الفقراء والمساكين والتردد عن المرضى بالعيادة وعلى الجنائز بالتشييع فكل ذلك أفضل من النوافل فإن هذه عبادة وفيها رفق بالمسلمين. Okey, yang ketiga ni secara umum tu, sebelum kita masuk, apa-apa saja perkara yang kita kata memberi manfaat kepada muslim yang lain, maka dia dikategorikan sebagai peringkat yang ketiga. Entah tak boleh menuntut ilmu. Okey. Tak boleh menuntut ilmu, entah ada masa, entah nak buat apa, beribadat. Tak boleh beribadat, buat selagi satu benda yang kita kata boleh memberi manfaat kepada orang lain. Boleh. So memberi manfaat ni banyaklah. Kan? Kat sini dia memberi beberapa contoh. Boleh dapat? Antashtagila. Kat sini dia qaid dia. Antashtagila bima yasilu minhu khairun ilal muslimin. Itu dia punya point dia. Menyibukkan oleh diri engkau bima dengan perkara yang menyampaikan yasilu. Kalau taba'ana yasilu. Boleh. Dengan perkara yang menyampaikan dengan daripadanya nyema tersebut oleh kebaikan khairun. Boleh. Ilal muslimin, terhadap orang-orang muslim. Boleh. Ini point dia. Apa saja perkara yang memudahkan orang lain. Boleh. Berkhidmat dan sebagainya. Contohnya apa? Kat sini. Wa yadkhulu bihi, dan termasuk dengannya nyema tersebut. Apa dia? Sururun. Memberikan kebahagiaan. Ala qulubil mu'minin. Menyenangkan ke atas hati-hati orang Islam. Boleh. Apa lagi? Wa yatayassaru, dan yatayassaru, atau memudahkan dengannya perkara tersebut oleh amal-amal soleh kepada as-salihin. Ataupun kita kata ayat bebas dia memudahkan urusan orang soleh. Boleh. Ka khidmatil fuqaha, seperti berkhidmat kepada orang fuqaha ataupun orang alim. Boleh. Berkhidmat kepada orang alim. Boleh. Jumpa orang alim, Syekh, apa saya boleh tolong? Boleh. Hatta kalau sebab orang biasa, orang kalau menuntut ilmu betul, dia tidak ada waktu sangat. Boleh. Masyaikh ni biasanya dia tak ada waktu sangat. Dia sibuk. Sangat sibuk. Boleh dapat. Kalau duduk dengan masyaikh, sebagai masyaikh, dia punya handphone ni tak berhenti. Ada beberapa masyaikh yang nak duduk, handphone dia ni tak berhenti orang call. Dia terpaksa tutup. Sebab tak mampu. Betul lah nak cakap, tak berhenti orang call. Kita memang tak ada siapa nak call lah kan. Kita ni tak, dia buka, dia bermula dia buka je, dia on je, orang call. Habis call satu, orang call lagi. Habis call satu, orang call lagi. Tak berhenti. Sebab orang minta, Syekh boleh tak buat program tu? Habis tu tiba orang lagi lain call. Syekh boleh tak buat program kat sini pula? Dah habis tu orang lain call. Tu tak cerita WhatsApp lagi, penuh. Syekh tak boleh jawab. Sebab terlampau banyak. Boleh dapat. Ni berlaku depan mata anak 2-3. Dua Syekh yang anak tengok betul-betul. Depan anak. Boleh. So, kalau macam tu, keadaan dia, yang tak fikir, dia boleh fikir lagi ke? Sekejap lagi nak makan apa? Tak ada, dia tak boleh fikir. Tak boleh fikir. Boleh faham? So, enta kena memudahkan urusan dia. Apa yang enta boleh bantu? Boleh faham? Ini Syekh baru datang sikit, dah tak tahu nak ambil slipper Syekh pun tak tahu. Ni biar je macam tu. Boleh faham? Biar Syekh punya slipper dia letak di antara tempat-tempat pelajar. Tak, ambil, letak kat tempat khusus. Syekh memang tak boleh fikir. Syekh memang banyak kerja dia nak fikir. Dapat Ni tak prank Syekh. Syekh, saya akan ambil Syekh lah. Syekh nak apa-apa ke? Boleh, tolong belikan air apa semua. Ni tak beli. Dia cacah tanya je. Betul? Dia konon-konon pergi, lepas tu hilang. Ni banyak tak khidmat tapi dia prank. Kan? Kahidmatil fuqaha wa sufiyah, dan ahli-ahli sufi. Wa ahli din, dan ahli-ahli agama. Boleh? Tolonglah ustaz-ustaz, boleh faham? Tengok ustaz-ustaz macam tak makan lagi je. Apa salahnya kalau saya belikan ustaz? Tapi saya perlukan duit ustaz lah. Saya tak ada duit. Tak apalah bagi. Boleh faham?
Wa ahli din wa taraddudi fi ashghalihim. Dan kita kata dalam urusan berbolak-balik pada urusan-urusan mereka. Boleh faham? Wasa'i, dan kita kata wasa'i usaha ataupun berusaha fi it'amil fuqara. Boleh. Pada memberi makan kepada fuqara dan masakin. Boleh dapat? Ini antara perkara yang kita kata memudahkan orang Islam yang lain. Apa lagi? Wa taraddudi masalan 'alal marada. Berulang-alik melawat orang sakit. Boleh. 'Alal marada, ke orang sakit, bil iyadah, dengan kunjungan. Wa 'alal janais, dan ke atas jenazah, bitashyi, dengan mengiringi jenazah. Boleh. Ini antara perkara yang kita kata membuat baik kepada orang lain. Sekalipun orang tu dah meninggal, kita ambil, kita bawa sekali, kita iringi jenazah dia walaupun kita tak kenal. Bawa. Itu pun antara tanda-tanda kita kata membuat baik kepada orang lain. Boleh. Fa kullu dhalika, maka tiap-tiap daripada perkara tersebut, iaitu al-intifa'u linnas, kembali kepada intifa'u linnas lah semua tu. Kan? Afdalu minan nawafil, lebih afdal daripada benda-benda sunat yang kita buat sendiri. Sebab apa? Kaedah tadi kita dah sebut. Kalau tak tulis lagi, tulis. Al-ibadatul muta'addiyah anfa'u minal lazimah. Ibadatul muta'addiyah afdalu minal lazimah. Boleh. Al-ibadatul muta'addiyah afdalu minal lazimah. Tu kaedah dia. Afdalu al-ibadatul muta'addiyah afdalu minal lazimah. Dapat? Ibadat yang kita kata melibatkan orang lain itu lebih afdal daripada ibadat yang dibuat sendiri. Dapat? Fa'in fa istu fa ta'liliyah. Sebab apa? Fa inna hadhihi ibadatun. Fa inna hadhihi, iaitu intifa'ul linnas ni. Hadhihi itu intifa'ul linnas. Adalah ibadat. Wa fiha, dan padanya ibadat tersebut, rifkun manfaatun. Rifkun iaitu memberi manfaat kepada orang Islam yang lain. Boleh dapat? Boleh. So ini pilihan yang ketiga. Apa yang boleh kita buat? Okey, pilihan yang keempat. Pilihan yang keempat. Sekejap. Sebelum masuk pilihan yang keempat, pilihan yang ketiga. Okey, kalau kita bawa kepada konteks sekarang. Okey, konteks kalian lah yang tengah belajar kat Mesir ni. Golongan yang ketiga ni yang tak nak kategorikan sebagai macam mana? Kalau anak kata persatuan. Yang ketiga. Boleh dapat? Itu adalah perkara yang menyibukkan diri dia untuk membantu orang lain, pelajar-pelajar lain. Boleh faham? Dia tak boleh menuntut. Memang betul ada pelajar, anak jumpa sendiri. Sepanjang anak mengajar lah. Nanti dia tanya lagi, berapa lama lagi Ustaz mengajar? Tak. Sepanjang anak mengajar lah. Budak Johor khususnya, kita tak payah pergi jauh. Budak Johor. Ada yang boleh belajar, ada yang tak boleh belajar. Boleh faham? Nak ajrumiyah tu pun dia sakit kepala. Dia tak boleh. Dia tengok ajrumiyah tu je dia dah pengsan. Boleh faham? Dia tak boleh tengok. Ajrumiyah tu ada je dia memang boleh pengsan. Boleh faham? Baca pun tak boleh. Boleh. So bila dia tengok ajrumiyah tu tak boleh, ibadat dia boleh lah. Tapi takkanlah selalu dia ibadat. So waktu-waktu yang terluang tu dia nak pergi mana? Daripada dia buat benda-benda yang tak elok, sepatutnya anak sarankan masuk persatuan. Kalau anak lah secara peribadi. Masuk yang ketiga ni masuk persatuan. Dia akan buat kebaikan kepada orang-orang pelajar yang lain. Dia boleh khidmat kepada pelajar-pelajar lain. Dan persoalan seterusnya, bila nak masuk persatuan, pilihlah persatuan yang bagus. Boleh, persatuan yang boleh mengembangkan diri sendiri. Dapat tak, ni jangan fikir lain, tak ada. Boleh faham? Persatuan contoh, tak payah jauh-jauh lah PPJM contohnya kan. Kebanyakannya PPJM dia mendekatkan diri pelajar kepada ustaz-ustaz, masyayikh dan sebagainya. Itu termasuk dalam keadaan yang ketiga. Boleh faham? Dia menyibukkan diri dia, tak apalah buat kerja, jumpa ustaz, apa yang boleh bantu. Memudahkan perjalanan ustaz-ustaz, belajar masyayikh dan sebagainya. Tak boleh masuk persatuan ni, persatuan lain. Persatuan ada sebahagian pelajar memang dia masuk. Itu sebab ada sebahagian pelajar, kalau dia tak boleh belajar, anak memang suruh dia masuk persatuan. Boleh. Dan anak lebih galak kan, yang belajar tu tak masuk persatuan. Dan yang masuk persatuan ni, orang yang tak boleh belajar, tapi dia tak musuh kepada orang belajar lah. Boleh faham? Ada orang dia tak belajar, tapi dia memang musuh orang belajar. Boleh. Dia tak boleh tengok orang belajar. Nampak Tapi yang ketiga ni ada golongan yang dia tak boleh belajar. Boleh faham? Tapi bakat dia tu kat tempat lain. Boleh. Dia boleh menguruskan ni, dia kalau edit ni dia power, dia syarol ni semua dia hebat. So masuk yang ketiga ni, anak sarankan persatuan. Dapat Habis saya tak lelaki, tapi saya memang dilahirkan saya boleh tak lelaki, saya boleh persatuan. Memang dah dilahirkan tu saya memang mutafannin, semua saya boleh buat. Terpulang boleh entah. Boleh faham? Ni anak cerita orang-orang yang limit, dia punya kemampuan tu limit.
Dapat Boleh. So ini yang ketiga. Dapat? Okay, yang keempat. Tu. Kita kena masuk yang keempat ni. Baru lengkap. Dapat? Boleh lagi? Last. Ni last lah. Yang keempat. Okay. Cuba macam mana? فالحالة الرابعة أن تقوى على ذلك واشتغلت لحاجتك اكتسابا على نفسك وعلى عيالك وقد سلم المسلمون منك وآمنوا بلسانك ويدك وسلم لك دينك إن لم ترتكب معصيتين فتنال بذلك درجات أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقي إلى المقامات السالكين وهذه أقل درجات في مقامات الدين وما بعدها فهي من مراتب الشياطين وذلك بأن تشتغل والعياذ بالله بما يهدم الدين أو تؤذي عبدا من عباد الله تعالى فهذه رتبة الهالكين فإياك أن تكون في هذه الطبقة. Okey. Okay, yang keempat ni apa? Okay, secara ijmalnya dulu sebelum kita masuk. Dia tak boleh nak bagi manfaat kepada orang. Last kali, jangan dia menyakiti orang. Ni point dia. Dia entah tak boleh bagi manfaat kepada orang, jangan bagi mudarat kepada orang. Ni nak cerita kat sini. Boleh faham? Ni last kali. Entah tak boleh nak menuntut ilmu, beribadat macam wajib ya Ustaz. Cukuplah wajib. Solat 5 waktu ya saya boleh jaga. Lepas tu nak kata saya nak persatuan-persatuan ni, nak bagi manfaat kat orang, nak tolong orang ni pun saya tak berapa suka sangat. Last kali at least kita kata jangan menyakiti orang. Boleh faham? Duduk sorang-sorang, tak apalah, mainlah Mobile Legend tu dari pagi sampai malam. Tak ada masalah. Asalkan dia tak mengganggu orang. Dapat Dapat. Dia tak mengganggu lagi tempat-tempat awam. Ni tak, tempat awam tu digi kotor kan. Boleh. Dapur, duduk rumah orang, dapur tu digi kotor kan. Lepas tu orang marah, dia rasa kenapa nak marah saya? Play victim. Boleh faham? Ni tak, tempat tandas tu dia pergi menyakiti kat sini, bukan maksudnya menyakiti apa? Bukan menyakiti pergi pukul orang tu, tak ada. Menyakiti ni dia luas. Boleh faham? Pergi menyakiti, menyusahkan tempat orang awam. Boleh faham? Orang nak duduk kat ruang tamu tu digi sepahkan. Boleh. Pergi kat apa tandas tu dia memang berak tu, dia memang tak berak kat tempatnya. Dia memang berak kat tepi-tepi tu. Boleh. Kan? Kalau masak tu dia tak basuh, dia memang dapur tu memang dapur dia ingatkan dapur dia. Boleh faham? Dapur asrama tu dia ingatkan dapur dia. Boleh. Kat mana-mana segala dia kata keberadaan dia tu seolah-olah macam menyusahkan orang. Ni. Boleh faham? So at least entah tak boleh bagi manfaat kat orang, jangan bagi mafsadah kat orang. Boleh, jangan bagi mudarat kat orang. Ini yang keempat. Tuntutan agama yang keempat, yang terakhir. Yang biasanya hadis yang kita sebut man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa-siapa yang menyelamatkan oleh diri dia daripada orang muslim yang lain, daripada tindakan dia dan juga lisan dia. Adakah dia termasuk orang Islam? Termasuk. Asalkan orang yang termasuk orang Islam bukan sekadar kita kata buat manfaat pada orang. Tapi dia tu tak memberi mudarat pada orang pun dah cukup. Itu pun dah cukup. Istighal binafsik faqat. Baru-baru ni baru baca Sahih Bukhari dengan Syaiman. Baru majlis ni baca Sahih Bukhari dengan Syaiman. Syaiman cerita benda tu. Adakah orang yang kita kata tak buat manfaat kepada orang? Dia cukup dia fokus kat diri dia je. Dia tak buat mudarat kepada orang. Manfaat pun tak, mudarat pun tak. Dia cukup dia sibukkan diri dengan diri dia. Adakah dia tu dikira sebagai satu orang Muslim yang baik? Ya, dikira sebagai Muslim yang baik. Ini yang nak diceritakan kat sini. Hadis tersebut ada dalam Bukhari. Boleh faham? Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Ana rasa kau dah hafal benda tu. Betul? Macam tak yakin. Tak pernah hafal. Rasa macam pernah hafal dulu. Zaman anak sekolah menengah dulu lah. Nanti tanya lagi, sekolah menengah kat mana Ustaz? Tak payah. Boleh. So nak cerita kat sini. Boleh faham? Ini yang nak diceritakan dekat sini. Boleh faham? Okey, keadaan yang keempat, alla taqwa. Taqwa ataupun la taqdir. Kau tidak mampu. Ala dhalika. Dhalika tu maksudnya kembali kepada al-halatul ula sampai ke al-halatul salisah. Fashtaghil, maka sibukkan oleh diri engkau bihajatika, dengan keperluan engkau. Cukup ya, fokus kepada diri engkau, keperluan engkau. Iktisaban dengan tujuan mencukupkan, ala nafsika, dengan tujuan bekerja. Boleh, entah nak terjemah bekerja boleh, mencukupkan boleh. Ala nafsika, kepada diri engkau. Au ala iyalika, ataupun entah kalau ada keluarga, au ala iyalika, mencukupkan atas keluarga engkau. Boleh. Waqad, dan benar-benar salima, telah selamat oleh orang Islam, minka, daripada engkau. Wa aminu, waw isu waw hal. Dalam keadaan mereka selamat, iaitu orang Islam tersebut, min lisanika, daripada lisan engkau, wa yadika, dan tindakan engkau. Dapat? Wa yadika isu ana terjemah tindakan.
Boleh. Bukan tangan, tindakan. Boleh tak? Wasalimalaka dinuka, dan telah selamat bagi engkau oleh agama engkau. Bila kita buat benda ni semua, maka telah selamat oleh agama kita. Boleh faham? Entah tak buat baik pada orang, entah tak ada. Kita kata kita ni tak ada skill banyak sangat Ustaz. Ilmu pun saya tak ada, apa pun saya tak ada. At least kita kata tak buat jahat pada orang, itu pun dah sebaik-baik, dah selamat dah. Boleh faham? Dah termasuk dah bagi orang yang dikategorikan sebagai ashabul yamin. Boleh faham? Dah boleh dah dikategorikan sebagai, kalau dalam Quran tu muqtasid. Boleh. Tak silap dalam surah Fatir tulis apa? Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid. Kan? Wa minhum sabiqum bil khairat. So dia ada 3 level. Apa tadi ayatnya? Apa ayatnya Rajid? Apa tadi? Baru sebut, lupa lah. Ha? Faminhum zalimun li nafsihi. Ni yang pertama dia suka menyakiti orang. Boleh. Zalimun li nafsihi, atas lagi. Wa minhum muqtasid. Ni, wa minhum muqtasid tu. Yang kedua. Wa minhum sabiqum bil khairat. Atas lagi. Sabiqum bil khairat tu siapa? Golongan pertama yang sampai ketiga tadi. Dapat Oh, macam tak dapat Dah penat Ustaz. Kami nak berhenti. Tak apa sikit Boleh. Wa dinuka idza lam tartakib maksiyah. Ni syarat dia. Kalau entah tak nak menyakiti orang dengan syarat idza lam tartakib maksiyah. Dengan syarat tidak menggandingkan oleh engkau dengan maksiat. Maksudnya entah tak buat maksiat. Dalam kesendirian entah tak beri manfaat pada orang, tak beri mudarat pada orang, entah pun tak buat maksiat secara senyap-senyap. Boleh dapat? So, insya-Allah entah akan selamat. Dapat? So, ini syarat dia. Fatanala, maka menggapai oleh engkau bidzalika ai al-iktisab ataupun istighal binafsik. Bidzalika tu akan darajah ashabil yamin, mereka-mereka yang berjaya. Ashab ataupun golongan-golongan al-yamin yang berjaya. Boleh faham? Illam takun, sekiranya tidak mampu oleh engkau min ahli taraki, daripada menjadi ahli taraki, ahli yang kita kata meningkatkan diri. Boleh faham? Min ahli taraki ila maqamatis sabiqin, kepada maqamat yang sebelum ni, iaitu al-halatul ula sampai al-halatu as-salisah. Boleh faham? Maksudnya sampai mati saya memang tak ada manfaat pada orang, mudarat pada orang. Daripada lahir ni sampai meninggal, manfaat tak ada, mudarat tak ada, dia pun tak buat maksiat. InsyaAllah selamat. Boleh faham? Dengan syarat tu lah, 3 tu mesti ada. Boleh? Bukan manfaat tu tak ada, bukanlah. Maksudnya dia tak, walaupun dia ada manfaat, dia tak bagi manfaat pada orang. Boleh juga? Boleh. Yang penting dia tak ada bagi mudarat, dia tak ada buat maksiat. Dia lahir sampai dia meninggal, InsyaAllah dia selamat. Dapat Dapat. So ini kategori yang keempat. So janganlah kacau budak-budak yang hidup dia tu memang Mobile Legend, nak buat macam mana, memang dah ditakdirkan macam tu. Tak ada budak macam tu, dia tak boleh. Dia tak boleh bergaul dengan orang. Dia memang tak boleh bergaul dengan orang. Tapi dia pun tak buat jahat pada orang. Boleh faham? Dia memang solat 5 waktu dia jagalah. Ni kalau tak solat 5 waktu tu anak tak tahu nak cerita apalah. Kan bangun pagi, esok pagi baru dia bangun balik. Pagi ni, esok pagi baru bangun balik, qada balik 5 semalam. Esoknya lagi, qada lagi 5 semalam. Tak boleh Melainkan kalau dia solat 5 waktu, okey cantik, dia pun tak bergaul orang sangat. Kemudian dia pun main Mobile Legend, tapi dia tak kacau orang. Kita kata boleh masuk syurga tak macam tu? Boleh. Boleh. Dengan syarat dia Mobile Legend betul lah, dia tak adalah kacau orang. Boleh faham? Tak adalah dia buat maksiat sendiri-sendiri ke apa. InsyaAllah dia boleh berjaya. Boleh. So, kesimpulan kat sini jangan mana rendah pada Mobile Legend. Boleh faham? Tu kesimpulan yang kita kata, salah satu kesimpulan yang dinantikan oleh player-player. Boleh faham? Tak, tu saja je lah. Sekejap. Cut yang tu. Cut. Fahada aqallu darajat, maka ini iaitu istighal binafsik ataupun kita kata istighal bil iktisab, aqallu darajat, serendah-rendah darajat. Boleh fi maqamatid din, pada makam orang-orang yang beragama. Pada makam antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Nanti lepas ni dia akan belajar satu orang hamba dia ada daripada dua sudut. Dia kena ukur daripada dua sudut. Kebaikan dia ni dari sudut dia dengan Allah Ta'ala, dengan dia dengan makhluk. Lepas ni ada cerita. Sebenarnya ada lagi cerita. Nak sambung tak? Kita boleh sambung lagi. Boleh. InsyaAllah. Wa ma ba'da hadha, dan apa selepas daripada itu, iaitu al-halatul rabi'ah ni. Hadha, iaitu kembali kepada al-istighal, halatul istighal binafsik, al-istighal bil hajatik, ataupun kita kata al-halatul rabi'ah ni, fahuwa min marati'i syayatin. Marati' jamak kepada marta'. Ataupun kita sebut sebagai
tempat permainan. Boleh. Syaitannya ke? Tempat permainan syaitannya ke? Tak. Sekali dengan jin sekali. Selain daripada 4 ni, akan jadi sasaran bagi syaitan dan juga jin. Tu kadang-kadang kalau kita tanya, kenapa kena rasuk? Cuba tanya, dia mesti selain daripada 4 ni. Cuba tanya, dia mesti ada buat benda bukan? Tak, ni kalau yang selain daripada keturunan lah. Dia ada masalah kerana jin ni semua ada yang keturunan. Tu lain cerita. Boleh faham? Cuba tanya, solat tak? Solat 2 minggu lepas. Tak boleh lah. Memang tak lah. Boleh buat. Fahuwa min marati'i syayatin. Maka ianya adalah jadi tempat permainan bagi setan. Okey. Apa dia contohnya? Wadzalika bi an tashtagila. Dan perkara-perkara tersebut iaitu marati'i syayatin. Boleh. Wadzalika tu kembali kepada marati'i syayatin tu. Sekiranya bahawa tashtagila, menyibukkan oleh engkau. Ni dia nak bagi tasawur. Apa tempat-tempat yang jadi permainan setan. Wal iyadu billah bima yahdimu dinak. Dengan perkara yang meruntuhkan oleh agama kamu. Boleh. Dengan apa meruntuhkan agama? Bi'ityani dzambi atau bi'ityani dzunub. Boleh. Yahdimu dinak, perkara yang meruntuhkan agama, apa dia? Buat dosa. Boleh. Apa saja perkara yang membuat dosa. Boleh buat. Au tu'dhi abdan, ataupun menyakiti akan hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada kerja. Dia buat dosa, tak dia buat dosa, dia pergi kacau orang. Dapat? Kacau ni bukan gurau lah. Ni terus tak gurau. Kan? Tak gurau tu lain lah. Yang nak kata kacau tu menyakiti. Kan? Dia pakai perkataan iaitu tu'zi. Boleh? Tu'zi iaitu menyakiti. Menyakiti akan seorang hamba daripada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadihi rutbatul halikin. Maka ini adalah level bagi mereka-mereka yang al-halikin, yang binasa. Fa iyyaka, maka berhati-hatilah oleh engkau antakuna, daripada menjadi oleh engkau fi hadhihi tabaqat, daripada jadi pada level ni. Boleh faham? Dapat? Boleh. Tu yalah. Sampai situ. Okey, ambil satu kaedah lagi last. Okey, kenapa kita kena syaghalkan dengan ibadah dan sebagainya? Jangan sampai kita jatuh. Ambil kaedah ni, wan nafsu illam tushghilha bil haqqi shaghalatka bil batil. Wan nafsu illam tushghilha bil haqqi shaghalatka bil batil. Wan nafsu illam tushghilha bil haqqi shaghalatka bil batil. Nafsu ni bila tak disibukkan dengan benda baik, dia akan sibuk dengan benda buruk. Boleh dapat? Dapat? Okey. Sebenarnya nak habiskan ni. Tapi nampaknya perbahasan kita sampai sini dululah. Boleh? Allah Ta'ala alam. Naktafi bihadal qadri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So cukuplah empat keadaan.